Okey, baik. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bersama dengan saya Dr. Farah pada malam ini. Thank you siapa yang dah join. Suara dengan video clear ke? Boleh kita tahu sebelum kita mulakan pada malam ini topik kesihatan kita iaitu merdeka dari kanser payudara. Okay, apa khabar semua? Buat yang dah join, boleh tolong share dan likekan live pada malam ni. Sorry, Zoom kita pada malam ini, webinar. Supaya lebih ramai lagi yang dapat join. Okay, topik pada malam ni sangat bagus iaitu mengenai kesihatan payudara. Merdeka daripada kanser payudara. Okay, so malam ini kita bukan hanya topik, bukan hanya boleh fokus kepada wanita tetapi juga kepada kaum lelaki. Sebab apa? Sebab sama juga kanser ni, dia pun berbahaya juga kepada kedua-dua jantina. Okey. Baik, Waalaikumsalam. Thank you siapa yang dah join. Puan Aduni, Puan Lucia, Puan Nurmila Kholut, Puan Rokia, Puan Norita. Thank you semua, Puan Rokia Abu Bakar pun. Okey, baik. Sementara kita menunggu sedikit lagi waktu daripada peserta lain untuk join live pada malam ini. Zoom kita webinar pada malam ni. Kita sharing sedikit. Okey. Siapa di sini yang sebenarnya dah ada sedikit ilmu-ilmu untuk mengetahui tentang kesihatan payudara anda? Ada tak dekat sini? Kita nak tahu dah lama dah follow kami kan, Datuk Dr. Nordin Darus dan doktor-doktor di Diwangan Center. Biasanya kita sangat-sangat kerap memberikan ilmu dan juga awareness. Saya harap semua dah faham lah, dah tahu kan? Baik, Waalaikumsalam Puan Khatijah, apa khabar? Okey, kita menanti sedikit lagi sebelum kita mulakan ni. Boleh ke tolong share kan link Zoom pada malam ni. Biar lagi ramai lagi yang dapat info mengenai topik kesihatan kita pada malam ini. Okey? Saya harap ramailah dapat join sebab apa? Sebab pada malam ni memang topik-topik yang khas kami mengikut bulan dan pada bulan ini bulan Merdeka kan, hampir berapa hari sahaja lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan dan kita khas juga nak menyambut hari kemerdekaan merdeka daripada kanser payudara. Terima kasih yang dah join. Okey. Semua dah boleh nampak ke sharing screen, kita punya screen kat situ tu? Ada nampak topik ke? Boleh ke nampak? Nampak, terima kasih yang menjawab. Waalaikumsalam. Puan Nurmila, Puan Aduni. Okey, kita tunggu lagi sedikit lagi waktu untuk biar lebih ramai yang dapat join sedikit bersama-sama. Okey. Saya harap malam ni bukan hanya kaum wanita, kaum lelaki pun penting untuk mengetahui juga awareness mengenai breast cancer ini. Okey. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you so much. Okey. Kita dah nak mulakan sebentar lagi. Saya harap anda dah bersedia nak mengambil catatan-catatan. Pada malam ini kita memang khas akan memberikan ilmu-ilmu baru. Siapa yang nak dengar biasanya macam mana konsultasi kita, kita akan berikan dengan segala rawatan dan sebagainya. Jadi anda boleh fokuslah pada malam ini. Okey? Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nur Faidatul, Puan Eva. Terima kasih yang dah join. Okey, boleh tunggu sedikit lagi untuk kita berikan peluang. Mungkin masih baru yang dah baru buka join link ni. Okey. Yes. Okey. Terima kasih. Kita menanti lagi. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. So, tanpa membuang masa, kita dah kita beri lagi sedikit waktu 3 minit, 95 minit. Okey, sementara menunggu kan, saya suka sikitlah buat kuis ni. Ada ke yang tahu ada berapa sebenarnya stage
breast cancer ini? Siapa yang dah join? Cuba jawab. Kita nak tahu ilmu pengetahuan masing-masing ni, kan? Ada berapa stage breast cancer? Okey, ramai yang menjawab 4, 4, 4. Puan Mihran jawab 4. Puan Nur Faidatul 4. Mr. atau Puan Lim ni jawab 4. Encik Mishan jawab 4. Puan Riah jawab 4. Okey, rata-rata semua cakap ada 4 stage. Kan? Okey. Betulkah ada 4 stage? Nanti kan, ni bukanlah kanser-kanser seperti kanser biasa ataupun juga bukan masalah kerosakan hati. So malam ni lah kita nak berkongsi. Okey? Ya. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih. Puan Husnita jawab 5. Okey. Baik, terima kasih. Okey, lagi satu soalan. Soalan kita buat kuis sedikit malam ni, kan kita nak tengok siapa yang paling menjadi student yang baik. Selain daripada pertanyaan pertama tadi, pertanyaan kedua adalah, okey, siapa yang tahu pertanyaan kedua ini kita nak tanya. Okey, selain, okey, ada yang lagi jawab. Puan Eva pun jawab stage 5. Okey, ada pertanyaan lagi satu, kan? Kita nak jawab sikit. Nak bertanya. Agak-agak ni kan, biasanya kanser payudara ni, apa faktor utama penyebab kanser payudara? Kita tanya sedikit. Apa faktor utama penyebab kanser payudara? Ada tak yang boleh jawab? Okey, ni laju. Ni semua memang dah student cemerlang-cemerlang. Puan Lim, hormon. Puan Sabarina, gula. Puan Mihran, diet. Puan Aduni, diet, pemakanan dan lifestyle. Puan Masita, pemakanan. Puan Eva, pemakanan. Puan Rokia, gula. Puan Sabarina, pemakanan. Wow, power lah semua orang ni. Keturunan, pemakanan dan family history. Stress. Okey, ini sangat-sangat menarik. Because apa? Because kita tahu tahap semua orang punya knowledge malam ni sangat-sangat dah bagus juga ni. Okey. Kita ada lagu sikit lah untuk mereka pejuang-pejuang kanser ni bersempena dengan Hari Merdeka. Kita nak bantu mereka. Tersemai cita-cita. Okey, baik. So kita mulakan sekarang ini topik kita. Assalamualaikum semua. Terima kasih buat yang baru join ataupun yang sudah join. Terima kasih di atas waktu dan perhatian anda menunggu kita. Alhamdulillah diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita membahaskan topik kenali kesihatan payudara anda, merdeka dari kanser payudara. Jadi malam ini DND Wellness Center mempersembahkan topik khas untuk bantu pesakit-pesakit kanser dengan ilmu yang kami akan ajarkan. Okey, so tadi kita dah jawab beberapa pertanyaan, sangat-sangat memberangsangkan jawapannya. Which means saya tahu di mana anda berada dan betapa bagusnya kita punya followers ataupun I boleh panggil you all rakyat Malaysia yang sangat-sangat bertanggungjawab dan berdedikasi. Sebab apa? Sebab you boleh tahu datang tidak kosong, ilmu dah ada. Sangat-sangat bagus. Okey, so untuk memulakan pada malam ini, mari kita teruskan sekarang. Okey. Okey. Kanser payudara. Kenapa kita nak bebas ni? Sebab apa? Sebab rata-rata dulu kalau pesakit kanser payudara banyak yang tidak ada survivor. Sebab apa? Sebab tak tahu cara. Kemudiannya ramai juga yang sangat-sangat takut bila dah menghadapi tu terus rasa putus harapan. Rasa tak ada harapan. Tapi sebenarnya jangan risau, selagi ada ikhtiar, anda boleh sembuh. Okey? Baik. Sekarang ini, lihat di hadapan anda punya skrin ataupun handphone ataupun laptop, iPad. Apakah yang paling penting sekali fakta kanser payudara di Malaysia? Seupdate yang terpaling update sekali so far, kanser payudara adalah
kanser paling kerap masih kekal nombor satu yang tertinggi di Malaysia. Bukan kematian tetapi kanser paling kerap berlaku. Rata-rata you boleh nampak kadar insiden 31.1 per 100,000 penduduk. Paling tinggi di kalangan wanita berbangsa Cina. Kemudian wanita berbangsa Melayu dan kemudian wanita berbangsa India. Dan ini memang betul. Kalau kita berada di hospital, memang kita boleh nampak bahawa percentage ini hampir tepat. Memang rata-rata yang datang dengan breast cancer ataupun kanser payudara adalah mereka yang berbangsa Cina terlebih dahulu, kedua kemudiannya wanita bangsa Melayu dan ketiga adalah India. Daripada segala top kanser di Malaysia, kanser payudara ni dia adalah 17%, hampir 18% total daripada keseluruhan kanser di Malaysia. Kiranya daripada kanser paru-paru, kanser usus, kanser rahim dan sebagainya, breast cancer hold at least 17.7% total of cancer. Dan dia of course adalah nombor satu tertinggi daripada keseluruhan kanser yang dialami wanita Malaysia, percentage hampir 32.1%, disebabkan biasanya satu faktor terlambat diagnose. Datang ke doktor, dah stage 2, 3, 4, 5, kemudiannya dah tak tahu nak buat apa, tidak meneruskan usaha untuk sembuh. Okey? Dan lihat di bawah itu, dia pun dah mention dah dekat sini, 43% daripada keseluruhan kanser payudara yang dikesan ni, didiagnosa pada tahap yang dah terlambat. Okay? So nampak dekat bawah tu, ada risiko. Risiko kalau dalam 30 wanita Malaysia, campur semua bancian rakyat Malaysia, 30 orang wanita, satu daripadanya boleh terkena kanser payudara. Dan dalam 30 wanita bangsa Melayu, ada satu at least 35, bangsa Cina 22 dan 24. Okey, dekat sini, tetapi di 3 tahun terakhir ini, jangan terkejut, statistik tersebut semakin meningkat. Okey, so daripada dalam 20 orang, memang satu at least akan ada. Okey, baik. Ini adalah rata-rata penyebab kematian kanser total adalah penyebab keempat tertinggi. So hampir 15% daripada wanita di Malaysia ini kematian kanser adalah di kalangan kanser payudara. Ini yang kita risau sangat. Jadi tolong share kepada siapa yang you dah tahu mungkin ada risiko dan sebagainya, untuk tahu tahap ataupun macam mana nak pastikan kita tidak terlibat ataupun tidak tergolong dalam golongan yang bakal mendapat kanser. Okey. So ini secara umum maksud kanser ni adalah apa? Nampak dekat sini kanser ni adalah penyakit kronik. Maksudnya dia lama. Kronik ni bermaksud lama, di mana sel-sel ni bertindak luar biasa. Dia bertindak luar daripada secara normal dia dan secara luar kawalan, out of control, sehingga dia menghasilkan sel-sel yang tidak normal dan membentuk suatu ketumbuhan yang berbahaya. Nampak kat sini, kalau sel normal tu yang A ni, satu sel sama dengan dua sel, sama dengan tiga sel, bentuk dia sama. Tiba-tiba sel-sel yang dekat purple-purple yang normal ni, dia boleh pula tambah 2, tambah 3. Bertindak out of control. Seorang rebel jadi 2, seorang nak rebel jadi 4. Sehingga mengakibatkan kepada sel B ni ada beberapa sel yang tidak normal. Jadi untuk sel yang tidak normal ataupun golongan B ini adalah golongan yang boleh jadi you dah ada sel kanser tetapi tidak menjadi penyakit kanser. Ataupun kedua adalah yang ada sel kanser tetapi activated sel dia terbangun sehingga mengakibatkan tahap kanser pun berlaku. So, apa yang target kita adalah satu, kita memang nak semua sel kita adalah sel normal ini. Sebab tu kita nak melahirkan sel-sel baru yang sihat, sel-sel yang tinggi dengan sel-sel muda. Dan kedua, jika keadaan kita ataupun keadaan anda berada dalam sel B ini, yang sel tidak normal ini, kita nak target dan kita nak fokus supaya dia tidak menjadi sel C ataupun sel kanser. Jadi sebab tu kita nak fokus kepada sel yang dah ada ni. Takut ada bibit-bibit dah sel kanser, tiba-tiba bangun di ataskan faktor-faktor penyebab tertentu. Okay, so apabila penyebaran sel agresif ni menyerang dan merosakkan semua tisu-tisu berhampiran, inilah yang dipanggil sebagai metastasis. Metastasis ni adalah
perginya dia ke tempat lain ataupun ke organ lain, bukan di tempat dia. Maksudnya kalau breast cancer, boleh jadi metastasis ke tulang ataupun ke paru-paru, ataupun yang paling kerap sekali adalah kelenjar limfa, lymph di bahagian ketiak ataupun leher. Dan inilah yang biasanya dipanggil sebagai stage 4 cancer yang dah keluar daripada dia punya organ ataupun batasan. Okay? Next, kita belajar dulu mengenai anatomi dan fiziologi payudara supaya kita faham. Okey, lihat di sini. Payudara, okey, dia dekat payudara ni dia ada dua yang kita boleh nampak gambaran. Hari ni saya ambil yang bahasa Malaysia supaya boleh nampak pemaksud ataupun bererti yang anda boleh lebih faham. Kalau ada pertanyaan, jangan risau, tulis sahaja di ruangan chat. InsyaAllah kami akan jawab di akhir webinar ini. Okey, ini adalah gambaran daripada luar. Gambaran daripada luar ini payudara secara fizikal. Maksudnya apa yang kita boleh nampak daripada mata kasar yang kita panggil ni adalah breast ataupun payudara ataupun mame dalam bahasa Latin dia. Kemudiannya kita boleh nampak hanyalah puting. Puting ni nipple. Dan di tepi-tepi puting yang bintik-bintik-bintik selalunya dekat bahagian nipple, bahagian coklat tu, itu pun kita panggil area puting ataupun areolar. Okey. Dan di dalam payudara tersebut, ni kita ada yang kita panggil sebagai, nampak ni, kelenjar getah bening ni lah nama dia, lymph node ataupun kelenjar limfa. Ini dia nampak macam mana, sebab tu kadang-kadang siapa di sini pesakit kanser yang pernah buat operasi, doktor cakap, saya nampak dekat bahagian tu banyak, ini, sorry sekejap ada yang terconteng ke saya punya PowerPoint ni, harap maklum Okey. So sekejap. Okey. Jadi di sini kita nak menunjukkan next adalah daripada kawasan tepi. Ini adalah daripada potongan samping daripada potongan side ataupun samping. Kita boleh nampak ini yang kuning-kuning ni lemak. Jadi saiz ataupun pembentukan payudara di faktor utama dia adalah daripada lemak. Jadi saiz dan sebagainya itu pempengaruh dia adalah lemak. Kedua, ini adalah puting dan juga areola. Kemudian ada duct kat sini. Duct ni ductus. Tempat ductus yang menghasilkan susu. Bila dihisap kat sini merangsangkan penghasilan susu untuk ibu. Okay, and then kemudiannya ini yang belakang ni dah sampai tulang muscle, dinding dada ataupun thorax wall. Dan ini yang satu-satunya adalah tulang kita punya ribs. Sebab tu nampak rapat sangat breast ni ke chest wall sehingga boleh mengakibatkan, sebab tu dia punya pendekatan paling utama kalau lepas daripada kelenjar limfa, biasanya kadang-kadang stage 4 untuk pesakit kanser ni masuk ke paru-paru. Okey? Okey. Ini adalah pertanyaan. Pertanyaan maksudnya apa yang biasanya orang mempunyai persoalan. Betul payudara memang tidak sama saiz kedua-duanya. Maksudnya daripada awal lagi you dah boleh nampak payudara sebelah kanan dan kiri memang tidak akan simetris sebiji-biji. Siapa yang sebiji-biji itu sama ada pernah buat transplant ataupun plastik surgery lah. Itu memang common, tahu dah. Okey, tetapi kalau tapi perbezaan dia itu tidak terlalu ketara. Ini yang boleh nampakkan beza. Kalau ada ketumbuhan ataupun biji ataupun kanser, tiba-tiba berubah menjadi sangat-sangat besar dan berbeza. Itu yang boleh kita risaukan terus dan khawatir untuk periksa kepada doktor. Okey, dan kedua, persoalan biasanya adalah memang setiap orang akan mempunyai saiz yang berbeza disebabkan oleh kandungan lemak di dalam badan. Okey, tetapi breast ni dia tidak kisah sama ada saiz you besar ke kecil, kemampuan penghasilan susu badan sebenarnya hampir sama kepada faktor satu, pemakanan ibu, kedua, cara anak menyusulah, dan juga ketiga, kekerapan. So sebenarnya kemampuan semua orang hasilkan susu tu sama. Dia tak adalah orang kata bolehlah you boleh mungkin punya banyak susu sebab mungkin saiz anda lebih besar. Itu tidaklah salah okey. Jadi okey. So tadi kita tengah cakap tentang kemampuan penghasilan susu sama. Okey. Jadi ini yang penting sekali untuk kita tahulah. Jadi jangan salah faham dan jangan menyebar-nyebarkan info yang salah. Ada yang cakap, oh badan dia kurus kecil, mesti susu tak boleh nak banyak. That is very very wrong dan salah. Okey. Next. Okay, so
Seterusnya adalah faktor risiko. Ini yang satu lagi paling penting untuk mereka tahu. Sebab apa? Sebab ramai sangat salah pemahaman dan ramai sangat juga salah faham ataupun terlalu yakin ataupun tidak terlalu yakin. So hari ini kita akan try to rule out satu persatu apa yang berbeza dan tidak berbezanya. Okay. Jadi di sini, sebelum tu kita nak tunjuk dulu faktor risiko. Kenapa? Pentingnya untuk tahu. Kat sini dah cakap dah, penyakit kanser payudara ni bukan penyakit eksklusif wanita. Jadi dah ada dah beberapa artikel kalau you cari di dalam internet dan sebagainya, memang dah cakap jangan ambil mudah, lelaki pun perlu ambil pemeriksaan kesan awal penyakit. Lagi-lagi, lelaki ataupun para suami, para adik-beradik yang you rasa berat badan dia berlebihan dan di bahagian dia punya payudara tu sedikit nampak ada berlemak. Maksudnya ada saiz. Ada orang lelaki yang payudara dia memang ada lah. Kita panggil dia payudara yang memang seperti wanita. Boleh jadi disebabkan oleh kandungan lemak. Itu perlu periksa. Especially mereka yang obesity ataupun ada genetik. Okay. Jadi dekat sini, apakah top risiko kanser payudara di Malaysia? Ini semua adalah hasil study research lebih daripada 20 tahun kanser payudara di Malaysia. Nombor satu yang paling mengakibatkan kerisauan ataupun faktor utama adalah daripada genetik. Ada beberapa mutasi genetik yang boleh diwarisi kepada ahli keluarga yang dapat meningkatkan risiko kanser payudara. Terutamanya adalah daripada dalam golongan ibu, maternal line. Maksudnya you boleh nampak, especially kalau you tanya pesakit tersebut, ada tak ahli keluarga lain terkena kanser? Ibu, ibu saudara ataupun nenek sebelah ibu ataupun sepupu sepapat sebelah ibu. Itu yang lebih kuat lagi ataupun lebih strong lagi dia punya faktor risiko berbahaya. Okay? Kedua adalah faktor umur. Nanti selepas kita bincangkan satu-satu ni ada lagi info tambahan. Okey, kedua adalah faktor umur. Katakan faktor risiko kanser payudara sentiasa meningkat dengan seiringan usia. Sebelum ni semua kata selepas umur 50 tahun. Tetapi di dalam 5 tahun terakhir ini, tahukah anda, dia punya statistik yang meningkatnya kanser payudara ini adalah daripada golongan usia 30 tahun dan ada yang seawal 20-an walaupun belum berkahwin. Ini memang true story, benda betul datang kepada kami punya D&D Wellness Center. Baru usia 20 tahun, belum berkahwin, baru check kanser payudara stage 4. Ada juga yang baru 27, 28 tahun, baru saja mendapatkan anak pertama, baru nak start susu badan, dapat tahu kanser payudara stage 4. Anda bayangkan betapa merisaukannya keadaan ini dan statistik ini sudah berubah. Itu yang kita risau sangat. Jadi, pemeriksaan awal sebenarnya untuk mammogram dan any pemeriksaan payudara perlu dibuat secara awal. Setiap hari wajib. Nanti kita akan bagi tahu juga. Okey, dan seterusnya adalah faktor hormon. Pendedahan jangka panjang kepada ekstra hormon ataupun xenoestrogen. Siapa yang ambil ubat perancang lama, pil perancang lama, terapi penggantian hormon tanpa nasihat doktor ataupun yang suka mengamalkan produk-produk yang tinggi hormon. Saya faham sebagai wanita memang ada golongan yang suka mengambil ekstra hormon ataupun pendedahan awal kepada hormon sebab nak cantik, nak kulit cantik, nak kawal jerawat, nak membesarkan aset, boleh jadi ataupun nak menganjalkan. Tetapi beringatlah faktor xenoestrogen ini sekarang ini sangat-sangat bahaya, merupakan salah satu daripada punca utama. Apalagi faktor hormon yang tidak digalakkan seperti pemakaian deodoran ataupun wangi-wangian yang terlalu kuat, yang terlalu murah, tidak tahu bahannya, bukan bahan organik, bukan bahan natural. Kalau you beli wangi-wangian yang murah ni, you tahulah dalam tu terlalu banyak sangat toksin dan bahan sintetik. Jadi kalau katakan nak mencuci baju dan sebagainya, siapa yang ada risiko nak terkena kanser ni, cuba ubah sedikit. Elakkan daripada menghantar kepada laundry, Dobby dan sebagainya. Sebab kita tahu produk-produk yang mereka pakai ni biasanya produk-produk timbang dan akan mengganggu gugat faktor hormon.
Okey, dan satu lagi of course lah gaya hidup. Gaya hidup ni semua tahu. Segala exercise, segala alkohol dan sebagainya. Lagi satu adalah perokok walaupun secondary smoker. Ahli keluarga yang ada merokok, maksudnya suami ke, anak lelaki ke, bapa ke dan sebagainya, tolong faham anda tidak boleh merokok sama sekali berdekatan dengan pesakit kanser payudara ataupun sebelum orang tu jadi mendapatkan kanser. Sebab apa? Sebab walaupun you kata alasan you merokok di luar, tetapi jangan lupa kita ada excess of smoke ataupun asap basi yang melekat di pakaian anda ini akan memberikan risiko tinggi juga kepada you punya isteri, you punya anak-anak perempuan. Jadi, setiap perokok kalau katakan memang tak boleh quit rokok ni, you tak boleh rokok dalam rumah, balik rumah baju yang dipakai tu perlu terus ditukar dan dibasuh. Jangan duduk kat kerusi, jangan baring kat sofa, jangan baring dekat katil. Sebab setiap nikotin dan tar yang ditinggalkan tu adalah 3 kali ganda lebih berisiko sebab itu adalah lebihan basi asap. Dah ada you punya carbon dioxide, dah ada you punya toksik-toksik daripada paru-paru, diberikan pula kepada orang di rumah. Okey, ini adalah antara faktor dan risiko kanser payudara, tetapi baru-baru ini kita dikejutkan dengan statistik baru iaitu pesakit kanser payudara yang mendapatkan kanser disebabkan oleh turbo cancer. Turbo cancer disebabkan oleh ada faktor risiko ataupun ada faktor influence by pengambilan vaksin yang tidak diketahui ataupun yang belum memberikan good study ataupun efek samping. Jadi memang ada dalam 3 tahun terakhir ini ada kita case of rising of cancer disebabkan oleh turbo cancer yang faktor dia ada beberapa terkait dengan bahan daripada dalam vaksin. Jadi itu pun perlu berhati-hati. Biasanya sekarang apabila anda ada kanser, kami akan tanya apa yang you pernah ambil, injection dan sebagainya, mungkin ubat luaran. Okey. Next, untuk mengetahui tanda-tanda kanser payudara. Okey. Ini saya dah letak, kita buat semua sekali dalam satu gambar biar nampak perbezaan dan biar nampak betul-betul apakah itu tanda dan gejala kanser payudara. Tolong kita ubah mindset. Sebelum ni, ramai sangat yang datang. Kenapa ramai wanita datang terlambat dekat doktor? Datang dah stage 3, stage 4. Sebab alasan nombor 1 dia paling famous. Doktor, saya tak rasa pun ada biji. Saya tak rasa pun ada ketulan. Ataupun, doktor, ada biji tapi kecil. Kejap hilang, kejap timbul, kejap hilang. Dah berapa lama biji tu puan? Dah setahun lebih, dah ada 2 tahun, ada 3 tahun. Tak pernah pergi jumpa doktor. Orang Malaysia memang selagi tak sakit, kalau benda tu dia tak rasa mencocok, tak rasa tajam, tak rasa sakit, dia tak takut. So biasanya yang pergi cek-cek ni pula, yang sakit-sakit ni, doktor saya rasa breast berdenyut, rasa selalu sakit. Pergi cek, tak ada apa-apa. Yang kadang-kadang tak rasa ni bahaya. Tiba-tiba dah pergi stage 4. Ada tak? Okay, betul. Memang kalau kita dengar sendiri pengalaman dan experience pesakit kanser ni, memang mengerikan sebab you tak expect. Jaga makan, tak makan langsung daging ada juga. Doktor, saya tak pernah minum Coca-Cola. Tiba-tiba saya stage 4, apa yang berlaku? Betul? Okey, pertama, tanda dan gejala kanser payudara. First kali yang paling kerap memang mereka akan datang jumpa doktor bila ada ketulan. Okey, ketulan ataupun biji. Ataupun apa-apa perabaan yang you pegang dekat bahagian kulit you yang rasa pelik. Maksudnya hari ni setiap hari pegang-pegang, tiba sebelum ni tak pernah ada, itu memang dah sesuatu, memang perlu jumpa doktor. Okey, yang kedua adalah puting termasuk ke dalam. Maksudnya inverted nipple. Elok-elok puting sebelah tu selalu kat depan je, tiba-tiba dia termasuk ke dalam. Dia tidak timbul. Itu yang kita panggil inverted nipple ataupun puting termasuk ke dalam. Melainkan memang ada yang lahir dengan inverted nipple, itu tidak mengapa. Memang kalau you daripada lahir, daripada kecil, puting memang ke dalam, tiada masalah. Tetapi ini makin lama you nampak makin ke dalam. Ini biasanya adalah penarikan disebabkan oleh dah ada sel kanser dekat dalam payudara tersebut. Kedua, lekokan. Lekokan ni kita panggil apa? Dimpling ataupun dimple. You nampak macam
lesung pipit ni tapi dekat bahagian payudara. Tak kisah mana-mana bahagian, dekat kulit kanan ke kulit kiri ke, berdekatan puting ke, dekat ketiak ke. Kalau you nampak macam ada lekukan macam lesung pipit kita ni, itu memang penandaan mungkin ada sel kanser ataupun ketulan mungkin malignant. Dan seterusnya ada lelehan cair ataupun discharge. Melainkan ini untuk ibu. Ibu yang menyusukan memang susah untuk membanding bezakan. Tapi percayalah puan-puan dan tuan-tuan, tahun ini sahaja saya dah dapat 3 pesakit muda, ibu yang baru melahirkan anak pertama. Sangat sedih sebenarnya ceritanya sangat. Tapi they are very strong mothers. Dia datang, you bayangkan you menyusu anak, you tak boleh bayangkan itu rupanya adalah lelehan ataupun cairan yang keluar disebabkan oleh kanser. Sebab you baru bulan pertama menyusu. Memang betul. Jadi ini yang berlaku. So kalau katakan kita lagi lah yang tidak menyusukan ni, nampak tiba-tiba ada cairan keluar. Sedikit ke susu ataupun sedikit cairan berwarna kuning, warna seperti merah, warna seperti nanah, warna seperti cairan clear, semua itu perlu tetap pergi jumpa doktor. Pergi sahaja, jangan takut tunggu lama, jangan takut banyak prosedur. Yang penting kita tahu dulu apakah itu. Okey, dan seterusnya mungkin ada sedikit perubahan pada warna. Pada warna kulit. Merah-merah ke, purple-purple ke, biru-biru ke, ataupun you nampak perubahan pada kulit you tu, biasanya kulit yang nampak seperti ada selulit dekat bahagian breast ataupun dekat bahagian payudara. Itu yang kita panggil sebagai peau d'orange. Dia adalah bahasa French ataupun bahasa Perancis yang bermaksud mirip seperti kulit orange. You tahu kan buah orange sangkuit tu? Kulit dia kan macam menggerutu, macam ada sirat-sirat tu, macam seperti hampir nampak macam selulit, tapi berada di bahagian payudara. Itu adalah salah satu daripada tanda juga. Jadi kalau nampak perubahan, nampak sebelah kanan, sebelah kiri berbeza dan sebagainya, wajib terus pergi jumpa doktor. Okey? Baik, so ini adalah pemeriksaan. Nombor 1, wajib buat self-check-up, pemeriksaan diri sendiri. Ataupun kita panggil sadari, ataupun ada banyak program-program dia yang wajib dilakukan setiap hari. Bila waktu nak buat? Kalau tak ada masa, kalau kita rasa susah nak buat, buatlah pada setiap kali kita mandi. Setiap kali mandi tu, you tengah sabun, tengah cuci badan, you pegang betul-betul pemeriksaan macam mana nak check breast examination. Nanti kita akan tunjuk. Okay, so wajib buat setiap hari. Pada waktu mandi, buat. Lagi-lagi waktu tengah sabun badan tu, memang lagi licin-licin tu lagi mudah untuk anda rasa dan cari. Kena cari betul-betul. Okay? Yang kedua ni, pemeriksaan fizikal. Kalau pergi jumpa doktor, dah ada tanda-tanda, doktor akan tambah pemeriksaan dia lah. Sebab doktor biasanya lebih tepat lagi. Dan mereka lebih tahu kami dah biasa rasa, dah biasa agak. So, kita akan tambah pemeriksaan fizikal kita sebelum kita lakukan. Next, kadang-kadang dengan ultrasound. Biasanya biji ni, kalau macam katakan usia 30 tahun ke bawah, umur 20 dan sebagainya, memang kerap juga ada yang mempunyai biji atau ketulan di breast tapi kita panggil sebagai fibroadenoma ataupun cyst, fibrosis. So, kedua-duanya ni biasanya doktor akan lebih suggest buat ultrasound dululah sebelum you buat mammogram. Kalau sahaja ultrasound itu nampak mengkhawatirkan atau mengganjilkan atau memelitkan, kan weird looking, baru kita akan forward kepada mammogram. Okey, mammogram ni kalau syarat dah kahwin umur 35, jumpa apa-apa biji ke atas, memang terus doktor akan hantar you straight, wajib buat mammogram. Okey. Dan seterusnya daripada mammogram itulah baru akan ada additional. Kalau kita nampak seperti mungkin bukan satu, bukan dua, ada perebakan ke tempat lain, akan dicadangkan untuk buat CT scan. Okey, mengikut bahagian badan lah. Sama ada CT scan abdomen ke, CT scan mana-mana bahagian ke. Dan kemudiannya ada additional lagi kalau nak tengok x-ray, kemudiannya nak tengok pemasukan kontras, PET scan, bone scan. Ini semua tergantung kepada yang 3 pemeriksaan awal tadi. Okey? Okey, ini adalah cara untuk kita periksa. Okey, ni siapa yang nampak saya kat belakang ni? Okey, saya tunjuk sikit. Okey, macam mana cara you nak check periksa? Jangan lupa waktu mandi dan sebagainya ataupun pada waktu baring. Okey, kita biasanya kena angkat tangan macam ni. Sebab ini adalah posisi paling tepat untuk menemukan apa-apa kelainan pada payudara ataupun breast. Macam ni. Bukan you jangan kepit macam ni. Jangan macam ni ataupun jangan tegak kepit macam berdiri lagu negaraku. Bukan. You memang kena angkat tangan dan biasanya doktor kalau di hospital akan suruh letak di belakang kepala macam ni. Posisi kita akan suruh baring. Nampak macam ni
Okey, dan ini pun anda boleh minta tolong suami ataupun pasangan untuk bantu. Sebab apa? Sebab suami dan pasangan ni memainkan peranan penting. Tahukah anda 30% daripada kes-kes kanser yang didiagnos kanser payudara, 30% daripadanya yang jumpa adalah suami ataupun pasangan. Sebab apa? Sebab pada saat melakukan hubungan, dia merasakan kelainan dan ini sangat bagus bermakna anda mendapatkan pasangan ataupun suami yang peka. That is very good. Lagi-lagi suami dia yang tegur. Rasa lain lah kan. Yang cuba check. That is very good. So suami pun tolong mainkan peranan penting. Ini adalah salah satu daripada cara dan tanda. Sebab kadang-kadang memang kita faham mereka yang mempunyai saiz payudara yang mungkin lebih besar daripada kadar yang setakat A, B dan sebagainya, memang agak sukar untuk anda mencari dan itu kami tidak salahkan anda. Kita faham. Kalau setakat biji you 1x1, 1x2, 0.5x2, macam mana anda nak jumpa susah. Jadi biasanya doktor yang kena raba tahu betul-betul. Jadi ini yang peranan suami ataupun pasangan. Okey, nombor 1 kalau depan toilet ke ataupun tengah mandi. Sebab tu saya cadangkan tengah mandi. Pemeriksaan payudara wajib betul-betul membuka semua pakaian. Naked. Totally naked. Maksudnya jangan pakai bra, jangan pakai singlet, jangan dalam baju sahaja. Itu tidak akan tepat. So, you kena buka betul-betul. Kalau you pergi jumpa doktor, pakai baju butang depan. Kalau ready nak jumpa doktor, untuk mudahkan, pakai baju butang depan. Kemeja dan sebagainya yang boleh buka totally. Dan tangan perlu diangkat ke depan macam ni dulu. Okey. Okey. Sama ada you berdiri ataupun baring. Biasanya saya cadangkan untuk pesakit check pada waktu shower. Sebab pada waktu shower ni you nampak lah. Okey. So bila tangan dah angkat kedua-dua nampak ni, posisi breast akan di dalam posisi yang sempurna untuk kita check. First kali dekat depan, kalau you berada di depan cermin ataupun berada di depan pasangan ataupun you yang tolong check untuk kakak ke adik ke, tengok kedua-dua belah. Sama ke tidak saiz, memang akan salah satu lebih kecil sedikit tetapi tidak ketara. Jangan satu macam bola bola tenis, satu macam bola basketball, itu yang terlalu berbeza. Dia katakan satu macam bola tenis, satu macam bola tenis besar lagi sikit. Dia punya perbezaan yang normal hanyalah itu. So, you tengok saiz satu. Kedua, bentuk. Bulat atau tidak bulat, lonjong atau tidak lonjong, tapi kedua-duanya bentuk hampir sama. Jangan sebelah betul-betul bulat, sebelah tidak bulat sangat, sebelah mungkin bujur. Okey, melainkan you punya yang bulat betul tu you pakai transplant ataupun plastic surgery dan itu lebih explain lah. Tapi kalau ini normal, dia tidak akan berbentuk yang sangat berbeza. Okey, kemudiannya tengok kedudukan payudara. Betul-betul terletak ke, simetris ke ataupun dua-dua belah mungkin ke sana, dua-dua belah mungkin ke sini. Kalau memang dua-dua belah bergerak, ini ada penarikan. Jadi berarti ada sesuatu di belakang payudara. Kemudiannya, cara memegang payudara, nampak ni. Okey, biasanya kita akan suruh memang you pegang tapak ni. Ikut kepada tapak tangan lah. 3 jari ataupun 4 jari. Biasanya saya akan pakai 4 jari. Jadi jari you macam ni. Ni ibu jari untuk memegang yang payudara ini dan 4 jari ini untuk meraba. Okey, katakan ini payudara. Okey, ini jari satu ni you kena pegang bawah payudara tu. Lepas tu yang 4 ni untuk meraba sekeliling dia. Clockwise dan anti-clockwise. Kemudiannya, pegang lagi depan macam ni, 4 sama. Yang ini menghandle payudara tersebut. Dan rabakan 4 jari anda telapak tangan ni rasa. Kena bare hands, tapak tangan kosong. Bukan memakai glove ataupun bukan pakai sarung tangan. Kalau you pakai sarung tangan, berarti pemeriksa you punya breast tu salah. Dia takkan dapat rasakan yang betul. Sebab apa? Pada waktu kita pegang tu, kita bukan hanya cari biji. Kedua, you kena cari apa? Siapa tahu? Kedua, kita kena cari tekstur kulit. Rasa. Kulit kanan dengan kulit kiri punya payudara sama atau tidak? Kadang-kadang pasangan yang jumpa. Kenapa awak punya payudara belah kanan lain rasa dengan kiri? Boleh jadi. Itu boleh jadi. Ada perubahan pada kulit. Okey? Dan ketiga adalah kita rasakan apa yang raba tu. Ada rasa panas atau tidak. Warm ke rasa kulit tu sebelah kanan rasa macam normal temperature. Kenapa kiri ni warm? Ini pun lagi satu penemuan yang kadang-kadang kita jumpa. Patient pergi jumpa doktor. Tak ada ketulan, tak ada warna berubah, tak ada apa-apa, tak ada biji. Tapi dia selalu rasa breast sebelah dia berasa lebih hangat ataupun lebih warmer ataupun lebih panas daripada breast sebelah kiri. Dan ini menandakan ada sesuatu apabila kita periksa kelainan, dia ingat hanya dia yang rasa. Turns out it was a
breast cancer stage 3B. Okay. Jadi rasa haba tu pun penting. Kadang-kadang rasa haba ni memang tapak tangan paling tepat sekali lah di bahagian payudara. Okay, nampak tu gerakkan jari anda ke keseluruhan payudara termasuk puting dan ketiak. Ni jadi lepas dah periksa payudara tadi, ini bahagian you punya ketiak ni, kena rasa raba betul-betul macam ni. Raba satu-satu-satu di bahagian ketiak anda. Okay. Kemudiannya di bahagian leher pun sama. Wanita, semua limfa-limfa kita, kelenjar kita ni bersambung. Jadi you kena check. Leher, kemudiannya ke sini. Rasa betul-betul di sepanjang ketiak kanan dan kiri sehingga hampir ke bawah. Dan kemudiannya di bahagian leher. Okey, jadi tengok kat sini pun dia cakap boleh dilakukan sambil berbaring atau bersabun atau ketika mandi. Okey, so far semua faham ke cara pemeriksaan? Kalau ada yang tak faham boleh tulis di ruangan komen, nanti kita akan jawab. Okey, next. Okey, ini tadi yang saya tanya, apakah tahap-tahap stage breast cancer ataupun kanser payudara? Ramai yang menjawab 4. Okey, tetapi sebenarnya kita ada stage 0 sehingga stage 4. So secara total 5 lah. Tapi kita tak panggil stage 5, kita panggil stage 0 yang first kali tu. Apa yang first kali stage 0 ni adalah maksud dia ada in situ cancer. Kita jumpa satu kanser. Nampak ni titik hitam ni, noda hitam ni. Ini adalah penampakan kanser yang biasanya kita lihat di mammogram ataupun di scan. Doktor hanya boleh nampak satu titik macam tu. So titik yang kat sini ni adalah yang kita panggilkan setempat ataupun in situ. Ini adalah stage 1. Nampak dia tak keluar pun daripada ductus ke, dia tak keluar pun daripada lobus ke. Dia adalah satu titik sahaja kecil, tidak bergerak. Okey, bila kita dah panggil dia cancer stage 1 adalah apabila dia besar, dan maksudnya dia membesar daripada yang in situ tadi, tetapi masih kurang daripada 2 cm. Maksudnya mungkin dia 0.5 ataupun 1 cm kali 1 ataupun 2 kali 1. Kita panggil dia sebagai tahap 1. Okey, tahap kedua, you nampak ni, dia dah besar, kadang-kadang saiz macam telur ayam kampung, kadang-kadang saiz macam bola pingpong. Dia adalah ukuran 2 hingga 5 cm, ataupun ada ikutan bengkak pada kelenjar ataupun limfa ketiak. Ini kita panggil stage 2. Dan biasanya 2 ni dia ada lagi dia punya classification nanti daripada pemeriksaan biopsi, sama ada 2A atau 2B, sama dengan 3. Okey, 3 ni pun lihat, memang dah saiz yang lebih daripada 5 cm dan biasanya ada penglibatan melebihkan daripada kelenjar. Kita nampak dia terkeluar daripada lobe breast tu, kita nampak dia melebihi daripada duct breast tu, dan kita nampak juga dia hampir banyak melibatkan kelenjar-kelenjar berdekatan. Okey, dan tahap 4 adalah apabila kanser yang tadi kita dah explain, any metastasis, any cell cancer yang merebak keluar payudara hingga mengakibatkan organ dalam lain tubuh. Sama juga kalau katakan dia daripada breast cancer kanan, tiba-tiba belah kiri jumpa, itu pun kita panggil stage 4. Ataupun dia pergi ke paru-paru, ataupun dia pergi ke pankreas, ataupun dia pergi ke tulang dan otak. Ini semua yang keluar daripada dia punya kawasan yang sepatutnya, kita panggil stage 4. Okey? So, tadi mengenai tanda-tanda dan bagaimana cara untuk kita periksa. Okay. Jadi sekarang kita nak tahu macam mana you nak kawal risiko kanser payudara. So, apa risiko diet dia? Selalu yang kita dengar daripada risiko, selain daripada tadi kita dah sebut genetik, selain daripada kita sebut ada hormon ataupun xenoestrogen. Okay. Dan ketiga adalah lifestyle ataupun alkohol atau merokok. Inilah pemakanan yang punca-punca utama daripada pemeriksaan kesihatan. Bila dicari kajian, apa yang selalu pesakit ni amalkan? Berlaku penemuan dia adalah nombor 1, lemak tepu. Any lemak tepu yang terlebih-lebih. Kedua, golongan daging merah. Daging merah ni daging lembu, kambing, rusa, seladang dan adik-beradik dia, kerbau, semua adalah daging merah. Red meat. Ketiga, susu dan juga produk ternusu. Susu daripada haiwan, susu haiwan. Any dairy lah, dairy product ternusu. Okay. Kemudiannya gula. Gula ni tak kisahlah, you tahulah any form of gula kan. Maksudnya gula betul. Gula, gula putih, gula apa-apa, adik-beradik gula ni. Okay. Next adalah processed food ataupun any carbonated, dan seterusnya lebihan daripada refined carbs. Okay.
Next, so apa yang perlu lakukan dan bagaimana? Hari ini kita akan sedikit quick sharing mengenai kita punya consultation. Tapi jika rasakan you masih ada lagi nak tanya yang betul-betul complicated lagi mengikut kes anda sendiri. Mungkin anda adalah pesakit, you nak tahu betul-betul, boleh kontak sahaja, kami akan cuba bantu. Okey, ini adalah personal sharing daripada terapi DND salah satu. Ini sangat-sangat menarik. Okey, if you tengok, memang I buat senang saja untuk you faham sebab kita nak fokus kepada terapi nutrisi dan juga terapi alami. Nombor 1, nampak tu terapi garam tu. Terapi garam ni apa? Garam ni dikatakan adalah suatu bahan yang hanya neutral pH. Dia tidak acidic dan dia tidak alkali. Sebagai ataupun kita tahu pesakit-pesakit kanser ataupun pesakit yang tinggi dengan radang, any autoimmune patient, pada waktu pagi badan paling tinggi dengan keadaan radang dan badan biasanya tinggi dengan acidic. Pesakit kanser ni, satu, dia punya biasanya kondisi badan adalah sangat acidic. That's why kita more fokus kepada pemakanan yang tinggi alkaline ataupun air-air yang dapat membantu untuk menjadikan sedikit you punya badan punya pH alkali. Okay, so pertama sekali terapi garam ni lagi satu, dia adalah untuk meneutralkan segala asid dan juga untuk mengurangkan inflamasi. You buat bila? Pada waktu pagi, bangun tidur, sebelum you nak gosok gigi, sebelum kumuh, sebelum solat dan sebagainya, biasanya saya cadangkan kepada pesakit. Letak siap-siap satu bekas garam ke apa ke dalam tapuai kecil ke apa, you letak by your bedside, letak dekat tepi katil. Okay, so bangun pagi, buat dulu terapi garam itu. Macam mana? Letak hujung lidah. Kalau tak tahu calik hujung lidah, ambil satu cubit, letak dekat hujung, rasa sehingga meresap, baru minum air. Tak perlu masukkan garam ke dalam air ataupun jangan terus minum. Okay, kita nak rasa. The act of you letak garam dekat hujung, kemudiannya dia meresap tu, dia akan membuka segala cellular body di dalam sel-sel kita akan terbuka. Jadi setiap air, setiap minuman, setiap makanan sihat yang you makan selepas itu, segala oksigen baik, hidrogen, vitamin D akan boleh diserap dengan lebih baik untuk sel-sel kita lebih sihat. Okey, dan ini adalah pada waktu pagi. Untuk pesakit kanser, lebih digalakkan untuk memakai garam bukit ataupun garam Himalayan, maksudnya bukan garam laut, bukan anisalic salt dan sebagainya yang terlalu tinggi dengan sodium. Sebab berisaukan atau berkhawatirkan pagi-pagi, you all dah dapat high blood pressure pula kan? Tak sesuai. Jadi untuk cancer patient, kita lebih advise untuk menggunakan garam bukit ataupun garam Himalayan. Ataupun kalau you nak tahu, nak dapatkan yang lebih tak risau lagi dia punya masalah organik ke apa, boleh dapatkan RX salt. RX salt ada di DND. Okey, kedua. Lepas dah solat dan sebagainya, yang you amalkan sebelum sarapan. Ini sebelum sarapan ambil satu sudu minyak zaitun tetapi yang extra virgin. Bukan yang cooking oil zaitun, bukan yang virgin sahaja, tetapi yang extra virgin. Ini adalah untuk meningkatkan kadar antioksidan di dalam badan pada waktu pagi. Polyphenols di dalam minyak zaitun sangat-sangat baik untuk mengurangkan kesan radang kanser. Okay, so you ambil satu sudu pada waktu pagi. Kedua, ambil juga satu sudu minyak kelapa dara, virgin coconut oil DND, boleh ambil satu sudu. Ini sangat-sangat baik untuk meningkatkan sistem immunity badan. Dalam minyak kelapa dara ni, dia ada hampir bahan yang sama dengan susu badan ibu iaitu cholesterol-like. MCT itu sangat-sangat baik untuk menguatkan sistem imun tubuh badan. Ambil satu sudu juga pada waktu pagi sebelum makan. Okey, kemudiannya siapa yang mengamalkan kita punya Sacha Inchi Oil, sangat baik you ambil 1 biji atau 2 biji yang sekali dengan vitamin E, iaitu kita punya E Sacha Inchi Oil. Ini adalah untuk membantu mengurangkan radang dengan omega 3 yang tinggi serta vitamin E akan dapat memudahkan sel-sel. Tadi nampak tak saya dah tunjuk dekat first kali kenapa sel boleh jadi kanser? Adalah sebab sel-sel yang lama yang banyak yang rebel ni jadikan banyak-banyak sel tua, sel-sel lebihan, sel-sel tambahan sel tua. So kita tak nak sel-sel yang ada tu, yang takut-takut boleh jadi bibit kanser tu, kita nak deactivatekan dia. You jangan aktifkan dia. You kena ambil bahan-bahan yang tinggi dengan antioksidan dan omega. So boleh tambah dengan Sacha Inchi Oil with vitamin E. Okey, kemudiannya dah ambil semua minyak-minyak tu, take your time lah. Kadang-kadang ada orang, doktor saya tak tahan ambil minyak ni dan sebagainya. Okey, you bagi masa dekat you duduk sekejap 10-15 minit, minum air.
Sebenarnya, amalkan 1 gelas jus seleri pure. Hanya seleri, daun dan batang. You blend, jangan campur apa-apa, jangan campur buah-buahan ke, jangan campur gula ke, madu ke, tak perlu. Ini hanya pure sebagai anti-inflammatory yang baik dan dia juga akan membantu untuk melancarkan buah pinggang. Okey, ini adalah amalan boleh diamalkan setiap hari. Tetapi, okey, ada biasanya yang minta juga, doktor saya nak tanya, kalau buat turmeric shot ataupun jus kunyit ni, baik ke tidak? Sebenarnya curcumin di dalam kunyit dapat membantu untuk mengurangkan juga sel-sel kanser yang aktif, which is very good. Tetapi saya hanya cadangkan kalau you nak ambil dalam 2 hingga 3 kali seminggu. Sebab apa? Sebab jus kunyit setiap hari ni, you kena ada kawalan sedikit. Takut some yang mungkin dari awal kami tak tahu you punya masalah buah pinggang, boleh bertahan ke tidak untuk ambil. Tapi kalau katakan buah pinggang clear dan tak ada masalah liver, tak ada masalah hati, tak ada fatty liver dan sebagainya, boleh ambil turmeric shot sehanya 100 ml atau 150 ml setiap hari pun tak ada masalah. Tapi kalau yang ada masalah atau yang dah lebih berusia, saya cadangkan 2 kali seminggu sahaja. Okay. Next. Ini adalah amalan pada waktu pagi. Okay, pada waktu pagi ataupun kita katakan waktu-waktu sarapan ni lah. Ini perkongsian sedikit nutrisi baik. First kali you kena start you punya hari dengan vitamin D. Vitamin D dari mana? Daripada cahaya matahari dan juga vitamin D suplemen. Vitamin D adalah sangat penting untuk pesakit kanser, especially cancer survivor. Lagi satu sebab apa? Sebab kadang-kadang cancer survivor bila boleh berlakunya tiba-tiba ada recurrence ataupun relapse of cancer. Tiba-tiba cancer datang lagi. Dah 5-10 tahun, dah free, dah survivor cancer. Tiba-tiba datang balik. Biasanya bila kita buat pemeriksaan darah, vitamin D sangat low. Low vitamin D akan meningkatkan risiko untuk sel kanser menjadi aktif dan sel kanser menjadi banyak. So, wajib untuk you ambil booster vitamin D. Okay, apa you boleh dapat? You boleh dapatkan di 3K2+. Makan 1 atau 2 biji pada waktu pagi. Okay, dan juga jangan lupa, saya dah explain juga kat bawah tu ada cahaya matahari. Sekurang-kurangnya 15 hingga 30 minit. Kalau lagi lama lagi okey. Tetapi untuk mereka yang bekerja dan sebagainya, wajib kena matahari. Okey? Baik. Buah sebelum sarapan wajib dimakan pada waktu pagi setiap hari. Pesakit kanser, you dah ambil vitamin D ataupun mereka yang ingin kurangkan risiko kanser, jangan tinggal buah-buahan. Buah apa you boleh makan? Buah ada 5. Pomegranate is very very good. Nak makan 1 biji satu hari boleh, separuh biji boleh. Apple merah hijau boleh, orange, jambu batu, guava tinggi dengan antioksidan. Any golongan berries, nenas. Nenas ni very very good bromelain yang sangat-sangat tinggi dengan khasiat anti-cancer. Dia punya bromelain tu. Tetapi wajib untuk you makan sekali dengan batang tengah dia. Buluh nenas tu. Jangan makan nenas, you buang yang tengah yang keras tu ataupun pembuluh nenas tu. Itu tempat dia punya anti-cancer. So kalau you potong bentuk 3 segi ke apa nenas-nenas tu, you potong sekali dengan bahagian keras tu. Itu perlu dimakan. Okay? Dan buah pear and avocado pun is very good kalau mereka yang tiada masalah dengan potasium atau buah pinggang. Okay, avocado ni pun antara makanan yang tinggi dengan vitamin D untuk membantu mengurangkan risiko kanser menjadi aktif ataupun menjadi sangat-sangat ganas. Okey. Apa cadangan makanan yang boleh makan pada waktu pagi? Barley rebus. Boleh. 1 mangkuk, separuh mangkuk tak ada masalah. 1 biji telur ayam kampung. Nak buat rebus ke? Nak buat omelet ke? Nak buat goreng biasa boleh. Tetapi orang yang dah kena kanser, jangan dan tidak digalakkan untuk makan makanan yang tidak cukup masak ataupun raw. Because you akan merendahkan lagi sistem imun badan you dan apabila ini berlaku, you immunosuppressor, lebih cepat kanser kalau masih ada tersisa dalam badan akan bangun balik. So, saya tak galakkan untuk makan makanan yang tidak terlalu masak. Okay? Dan what next you boleh makan? Thosai daripada tepung beras. Boleh. Mihun, you nak cuba any organic brown bread ataupun gluten-free bread. Salad boleh. Golongan kekacangan seperti almond, kacang badam, kacang pistachio boleh. Dan you boleh ambil juga pada waktu pagi dark chocolate. Okay, dark chocolate. Okay, kalau boleh elakkan pada waktu pagi ni, elakkan you ambil kopi ataupun teh hijau. Bolehlah secara moderate untuk you tingkatkan antioksidan. Tetapi kopi walaupun dia sangat baik, dia ada bahan anti-cancer dia tu, you boleh minum sikit black coffee kepada waktu pagi. Tetapi for breast cancer patient, ini kita cakap secara general, ada yang case ER positif, HR positif, yang estrogen positif ni.
So kita tak galakkan. Nah, ini adalah semua-semua faktor yang mengakibatkan you punya penghasilan hormon berlebihan ataupun ada faktor estrogen luaran yang berlebihan yang akan meningkatkan risiko peningkatan kanser. Jadi kalau betul-betul kita nak free betul-betul, tadi you dah minum jus celery tu dah sangat-sangat sihat dah. Okay? Elakkan totally kopi, teh ataupun teh hijau. Lebih cadangan lebih baik adalah dark chocolate. Melainkan you dah jumpa doktor dan doktor dah tengok kes you dah jumpa kami. Kita dah tengok dan kita dah tahu apakah bacaan-bacaan sel kanser you dan kita boleh galakkanlah. Tapi buat dalam masa 3 bulan ni adalah waktu penting, crucial untuk melahirkan sel-sel baru dan kita nak sel kanser ni mati. So you elakkan dulu makanan-makanan yang boleh mempengaruhi faktor tersebut. Okay? Baik, next. Ini adalah tengah hari dan malam, hampir sama untuk makanan. Siapa yang memang, kalau boleh sebenarnya kita nak kurangkan pengambilan nasi. Tapi saya faham, kita rakyat Malaysia makanan ruji pula nasi. You boleh makan beras basmati, tapi 1/4 atau segenggam penumbuk anda sahaja. Ataupun penumbuk kecil lagi, separuh daripada sendok. Ataupun mihun ataupun bubur boleh. Mi kuning tak boleh langsung. Okey, dan sayuran you boleh pilihan lah. Sama ada you nak ambil kobis bunga ke, brokoli, celery, kale, capsicum, kobis unggus, bayam unggus semua boleh, lobak putih, okey, lobak merah, kurma Cina. Okey, lobak putih ni you baik amalkan setiap hari. Buat sup lobak putih ke, tumis dengan bawang putih ke, garlic ke. Lobak putih dia ada khasiat baik untuk mematikan sel-sel kanser. So sangat baik untuk siapa yang ada kanser ataupun nak elakkan kanser, you amalkan lobak putih. Dan seterusnya khas untuk pesakit kanser breast ataupun pesakit kanser rahim ataupun cervical cancer ataupun ovary cancer, you amalkan ni. Kurma Cina, rebus sahaja dengan daun pandan, plain, tak perlu letak gula, tak perlu nak letak bahan-bahan pemanis lain. Sebab kalau you rebus kurma Cina tu betul-betul yang merah tu, kurma merah tu, dia dah memang memberikan kemanisan sendiri. Boleh amalkan pada petang ke, pada waktu malam untuk menggantikan dinner ke. Ini akan memberikan seperti heat terapi, tenaga haba di dalam badan untuk bantu target mematikan sel kanser. So you boleh amalkan kurma Cina, it's very good. Okey, dan pilih satu protein, satu protein sahaja, sama ada you nak ambil telur ayam kampung ataupun ikan. Ikan-ikan ni isi putih ataupun ikan-ikan yang kecil-kecil. Ikan selah kuning boleh, kembung kecil boleh, bawal kecil-kecil boleh, tenggiri boleh, ikan merah boleh, apalagi ikan siakap laut boleh. Tetapi ikan-ikan yang golongan yang catfishes ni, keli, patin ataupun ikan tongkol yang isi dalam digelap, ikan cencaru yang tinggi dengan neurotoxins, ini yang kita tak allow, kita tak galakkan. Sebab apa? Sebab dia berisiko meningkatkan juga sel-sel kanser. Okay, dan juga kalau you nak makanlah sepotong atau sekecil ayam kampung, boleh. Okay, ini adalah secara general pemakanan untuk bantu anda semua pada malam ini. Tetapi kalau katakan you ada lagi kes yang lebih fokus lagi, ingin dapat tahu dengan lebih dalam lagi, boleh juga kontak kami sahaja, jangan risau, di DND Wellness Center. Okey, ini adalah puasa. Kadang-kadang ada pesakit yang katakan, doktor saya nak puasa. Biasanya kalau yang puasa ni, saya galakkan siapa yang badan dia masih mampu dan manfaat. Kalau you punya badan kita rasa tak fit, kita boleh nampak tahap kesihatan you, biasanya saya akan suruh you jangan puasa dulu sebab kita nak nutrisi badan, nak bagi sel you kuat dulu untuk melawan sel kanser supaya boleh berlakunya apa yang dijadikan pada saat puasa. Tapi ni kalau kita pun nutrisi tak cukup dulu, apa kekuatan tubuh tak cukup, puasa lama-lama makin weaken, berat badan makin rendah, makin susah lagi nak lawan kanser. So sebelum nak berpuasa ke, nak buat intermittent fasting ke, nak buat puasa Isnin Khamis ke dan sebagainya, pastikan nutrisi badan you cukup dulu. Kalau you sendiri tahu tahap condition you tidak fit, makanlah dulu, tak ada masalah. Okey, puasa. Kenapa puasa dikatakan baik? Ini daripada study, daripada you tengok ni, UKM Medical Molecular Biology Institute, Unraveling the Metabolic Health Benefits of Fasting Related to Religious Belief. Bukan hanya satu study, tapi ada puluhan study even daripada University of Harvard dan juga Browns yang mengatakan fasting ni adalah salah satu cara untuk mematikan sel kanser. Sebab apa? You tengok kat sini, pemahaman dia, bila kita berpuasa ni, dia meningkatkan kesihatan mitokondria, sel. Dan bila mitokondria baik, protein dalam sel baik, dia akan membantu pembaikan DNA dan akan berlaku
proses autophagy. Autophagy ni ataupun phagocytosis adalah proses di mana sel kemampuan dia untuk makan diri sendiri dan hancurkan dan keluar daripada dalam badan. Ini yang kita nak sel kanser buat. Dia melalui proses autophagy. Dia makan diri dia dan keluar. Dan dengan berpuasa dapat membantu untuk pertumbuhan semula stem cell badan yang dapat membantu kesihatan lebih baik. Okey, kedua, bila berpuasa meningkatkan faktor increasingnya tahap metabolik dan juga meningkatkan persekitaran surrounding yang sangat-sangat dapat mengurangkan keupayaan sel kanser untuk bertahan. Sebab itulah bila kalau kita dah jaga makan, sel dah sihat, kemudian kita fokus kepada puasa, dia boleh buat autophagy ni. Jadi sel-sel kanser ni dia tak mampu, dia tak dapat nak berdaya saing dekat dalam badan kita sebab dia tak upaya nak menyesuaikan diri ataupun nak adapt. Jadi dengan itu, keberkesanan terapi kanser kita akan lebih berjaya. Dengan diet makan you, dengan suplemen yang you ambil, dengan terapi-terapi hidrogen dan sebagainya, memang akan membantu mempercepatkan mati atau rendahnya sel kanser. Dan last kali inilah, you nampak ni, puasa ni dia adalah dapat mengurangkan keradangan dan meningkatkan tindak balas imun. So, bila any radang ataupun any inflammation, any inflammatory dalam badan rendah, automatically sel kanser pun akan lower dia punya kemampuan sebab dia berasaskan daripada hidup dia tu hanyalah radang-radang semata-mata. Okay? Okay, so dekat sini tadi daripada pemakanan. Next, apakah fokus terapi yang baik biasanya? Yang kami fokuskan kepada pesakit adalah hydrogen terapi. Sebab hydrogen terapi ni, hydrogen ni ada banyak jenis. Sama ada gas ataupun daripada minuman, boleh, ataupun ada yang IV dan sebagainya. Tapi sebenarnya gas ni adalah yang terbaik sebab dia sangat-sangat halus dan bila dia masuk tu dia boleh targeted terus pergi kepada sel. Dengan hydrogen terapi akan meningkatkan faktor antioksidan lebih tinggi. Jadi radikal bebas, toxic metal semua dapat dikeluarkan dan dia dapat mengurangkan risiko untuk kanser sel bangun. Kita nak tingkatkan antioksidan sel-sel sihat yang lain supaya sel sihat adalah lebih daripada sel kanser. Dan kemudiannya dia juga dapat membantu untuk mengurangkan kesan daripada siapa yang dah pernah buat radio, kemoterapi dan sebagainya, you akan ada long term kesan samping. Dan bila buat hydrogen terapi ni, dia akan mengurangkan risiko daripada isu lama yang kita dah buat kanser, kemo dan sebagainya. So, siapa yang memang kalau datang kepada The Animal Center, kita galakkan sangat kita buat terapi hydrogen terapi booster ni. Okay? Alright. So, ini adalah salah satu study yang menampakkan apakah hydrogen terapi yang dah lakukan dalam kanser terapi. Dia mengurangkan, ini pesakit ni, dia memang tak pergi kemo. Ni kes kita rahsiakan lah dia punya pesakit ni. Tetapi ini adalah kepribadian dia. Dia control progress of the cell cancer. You boleh nampak, ini adalah sel tumor di otak dia ni sebenarnya adalah sel yang disebabkan oleh stage 4 of cancer. Dia metastatic. Maksudnya dia bukan primary tumor, dia bukan brain cancer, tetapi primary tumor dia kanser lain. Tapi dia jadi dekat gambar pertama yang you tengok arrow kanan tu, itu adalah stage 4. Tapi pesakit ni refuse nak buat kemo, tak nak buat radio dan sebagainya. Lepas 2 tahun fokus kepada hydrogen terapi, hanya dengan hydrogen terapi tetapi yang booster, kiranya kalau pesakit biasanya kita cadangkan seminggu sekali, pesakit ni dia buat dalam seminggu tu 3 kali. Isnin, Rabu, Jumaat ataupun Selasa, Khamis, Jumaat. Lihat pengecilan daripada stage 4 metastatic of dia punya tumor brain yang primary, yang mula tadi. Okay, you nampak pengecilan dia dekat sini dan dia sangat-sangat, ini brain yang sama. Okay, nampak beza ni, bila ada tumor, dia akan mengakibatkan ada cairan ataupun pembengkakan otak. So, you kurang nampak yang warna hitam-hitam ni. You nampak ni banyak cairan, sebab tu color dia more like greyish dan membesar sebabkan ada ketulan. Okay, dan keduanya dia dapat mengimprove ataupun membaik pulih immune function. Immune function sangat penting untuk sel kanser, untuk kita lawan sel kanser. Sebab apa? Kalau once immune you rendah, memang tak boleh nak lawan sel kanser. Sebab tu kita fokus sangat kepada antioksidan, vitamin D, hidrogen, makanan sihat untuk kita kuatkan you punya immune system supaya boleh kawal dengan sel kanser. Kedua, apa faktor yang merendahkan immune system ni? Orang banyak
terlupa ataupun tak ingat adalah stress factor. Jadi biasanya memang kalau pesakit kami kita akan bantu dia lawan masalah stres tu, sebab biasanya case of relapse ataupun case of recurrence cancer yang datang kembali adalah daripada faktor imun rendah sebabkan stres. Okay? Okay, next. So you boleh nampak lah bila ada kombinasi beberapa hidrogen ni kat sini dia tunjuk dia buat patient ni buat beberapa jenis terapi. Tetapi apabila ditambah dengan hidrogen water ataupun hidrogen terapi di dalam rawatan dia, menjadikan dia punya proses penyembuhan tu adalah lebih baik. Okay? Next adalah terapi yang paling baik juga untuk membantu masalah kanser ni adalah heat therapy. Kalau di DND Wellness Center kita ada moxibustion. Kenapa heat? Heat ni maksudnya tenaga haba, terapi haba. Bila sel kanser ni dia tak boleh tahan kondisi atau surrounding panas. Sebab tu kalau you cuba baca Google dan sebagainya, memang ada hyperthermia terapi yang membantu untuk mendamagekan atau merosakkan sel kanser. Okey. Ini adalah kes contoh daripada pancreatic cancer, tetapi tak apa, kita boleh apply juga. Kenapa saya ambil yang pancreatic cancer? Sebab pancreatic cancer ni adalah salah satu kanser pankreas yang rare ataupun yang biasanya tidak sembuh, yang jarang ada survivor. Biasanya memang kalau dengar-dengar pancreatic stage cancer ni, kadang-kadang doktor dah cakap, sorry, takut tak ada harapan, ataupun biasanya datang dah stage terlambat, tiada rawatan yang dapat membantu. Tetapi dalam kes tadi ini, dia melakukan hyperthermia terapi, di mana terapi pemanasan yang seperti kami juga ada buat dengan moxibustion adalah untuk meningkatkan tahap suhu di dalam badan supaya sel kanser tak dapat nak survive. Sel kanser ni sebab dia bukan sel badan yang normal dan bukan sel original, bermaksud dia adalah sel yang dah mutant, yang menjadi mutasi, dia tidak akan dapat menahan dan tidak dapat menyesuaikan diri dia dengan keadaan sekitar. So apabila hyperthermia ni, sebab tu kalau you tengok even dalam TCM kan, traditional Chinese medicine ataupun terapi-terapi integratif yang lain, mereka fokus kepada makanan-makanan yang panaskan dalam badan. And ini adalah untuk meningkatkan tahap suhu supaya cancer cell tak dapat nak survive. So bila kita bagi terapi pemanasan ni seperti moxibustion, kalau di DND Wellness Center, dia akan membantu merosakkan sel kanser dan meningkatkan penghasilan DNA baru dengan lebih cepat. Dan dia akan juga membantu melancarkan aliran darah supaya sel sihat ni semua boleh masuk dengan cepat. Okay, so this is a very good antara terapi yang baik untuk membantu menguatkan sistem imun badan dan mengurangkan risiko daripada badan mendapatkan kanser dengan lebih lama lagi. Biasanya memang lepas dah buat beberapa kali sesi terapi panas ni, memang akan nampak kesan lah, especially kalau ketulan ataupun biji ataupun tumor yang ada tu bukan kanser ataupun malignant, lebih cepat lagi untuk mengecil ataupun mengecut. Dan ini memang kita ada beberapa pesakit yang datang ke DND Wellness Center, datang awalnya dengan fibroid yang sangat besar, lepas buat beberapa kali moxibustion makin mengecil dan ada yang hilang. Alhamdulillah, that is a very good terapi. Okay, so ini adalah antara terapi dia. Selain daripada kita ada juga water therapy, kita ada juga nutrisi daripada bahan yang lain. Okay, kita akan ada gabungan dia, dan sekarang saya menginvite teman saya sama-sama dengan saya pada malam ini untuk membantu saya dari segi nutrisi suplemen dan juga water therapy. Water therapy, terapi air yang sihat, air yang penting adalah punca utama penentuan sama ada sel badan boleh baik atau tidak. So saya berikan kepada skrin saya pada hari ini kepada Dr. Azham Adam. Welcome. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dr. Farah. Okay, my suara clear ke? Okay, thank you so much, Dr. Azham. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suara clear. Alright, okay, thank you, Dr. Farah, for suara clear kan? Okay, thank you very much, Dr. Farah, atas you punya very fantastic and amazing presentation. Sangat-sangat informatif. I pun recall balik I punya ilmu. So, I think it's very, very important lah untuk semua participants yang hadir malam ini dapat dia memang info yang banyak, tetapi at least kalau anda tak dapat serap 100%, anda dapat bayangan tau. So, balik rumah ni you dah ada sedikit ilmu supaya you boleh cari lebih banyak online ke apa ke, okay? Baik, so malam ni my session is sekejap saja, dalam 20 minit saya akan fokus lebih kepada nutritional therapy dan water therapy, sambungan daripada continuation daripada Dr. Farah punya slide, okay? Baik, now
tanpa membuang waktu lagi, saya akan terus ke slide. Sebentar ya, saya akan share slide. Alright. Sebentar ya. Okay, let's go. Okay. Baik, so tuan-tuan dan puan, jadi saya akan cover topik tentang nutritional therapy for breast cancer and water therapy. Okay, so buat anda yang mungkin first time join dan mungkin anda tak kenal Dr. Farah, siapa saya siapa. Jadi saya dengan Dr. Farah, saya Dr. Azam Madam. Kami berdua bertugas di DNU Wellness Center. Dan saya dah bertugas dekat lebih 5 tahun. Dr. Farah dah 2 tahun dah masuk 2 tahun dah. So before this kita pernah bekerja di HKL dan of course kita memasuki bidang integratif ini berdasarkan minat satu dan sebenarnya berdasarkan juga apa nama tu peluang yang diberikan untuk berjumpa dengan kita punya founder Dr. Nonina Rose, dan juga di situlah kita dapat menerima banyak ilmu integrative medicine ni ya. Jadi saya faham mungkin ada ramai yang mungkin keliru sedikit cakap doktor sana cakap bukan, sini cakap lain pula. So jangan risau. Okey, yang penting malam ini saya nak anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, buka minda supaya anda dapat tangkap ilmu ni dan analyze. Kita bukan nak maksudnya memaksa, tapi kita nak membuka minda. Okey, yang penting apa saja cara yang untuk kawal kanser payudara ini, matlamat sama lah, nak membantu anda semua insya-Allah. Okey. Baik, now poin saya pada malam ini saya nak tekankan tentang kanser sebagai metabolic disease. Itu penting tuan-tuan. Sebab apa penting? Sebab metabolic disease ini adalah satu gabungan penyakit atau sindrom yang berkaitan dengan metabolisme. Contoh macam penyakit kencing manis atau paras gula dalam darah yang tinggi. Kemudian nombor 2, metabolic syndrome atau disease juga terdiri daripada kerintangan insulin, insulin resistance. Kemudian darah tinggi atau tekanan darah yang tinggi, high blood pressure. Kemudian ada juga central obesity ataupun tingginya visceral fat atau bahasa mudahnya perut boroi. Kemudian ada juga metabolic syndrome ini, okey, termasuk juga kolesterol yang tak stabil, terutamanya triglyceride dan juga kolesterol jahat. Okey, kesemua penyakit ini, dia rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, dia ada kaitan dengan kanser. Sebab apa? Jawapannya di sini. Kalau ikut study, sebenarnya metabolic syndrome, penyakit obesity, mereka yang mempunyai berat badan berlebihan 2 hingga 3 kali ganda lebih berisiko nak kena kanser berbanding mereka yang tak obes. Nampak kat situ. Penyebabnya, okey, tak payah hafal bab teknikal tu, tapi penyebabnya adalah mereka yang obes, berat badan berlebihan, radang akan tinggi dalam badan dan keradangan boleh aktifkan sel kanser. Kemudian patient diabetes atau kencing manis, dia adalah keadaan di mana gula tinggi dalam darah. Bukan setakat itu sahaja, hormon insulin juga akan tinggi dalam darah. Jadi hormon insulin ini dia ada fungsinya, iaitu membawa gula masuk ke dalam sel. Tetapi kalau dia berlebihan, dah ada istilah hyperinsulinemia, menyebabkan kerintangan insulin. Bila insulin berlebihan, apa yang dibuat? Sifat hormon insulin ini adalah growth promoting hormone. Dia menggalakkan pembesaran hormon. Lama kelamaan, sel yang normal ini, bila terlalu tinggi insulin, dia lebih mudah nak berkembang jadi kanser. Sebab tu dia ada kaitan nanti dengan terapi nutrisi. Dan darah tinggi, hypertension, berkaitan dengan stabilan sodium dengan kalsium, juga meningkatkan risiko kanser. Dan dyslipidemia tu kolesterol. Nampak So dia berkait rapat. So kalau anda ada penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, okey, jangan, kata saya, perlu extra careful. Perlu berhati-hati dengan lebih cakna sebenarnya, sebab anda berisiko tinggi nak kena kanser. Okey? Baik. Ini adalah kajian dilakukan juga ini oleh Journal of Internal Medicine JIM, di mana kajian ini membuktikan bahawa mereka yang ada penyakit 3 serangkai ini risiko lebih tinggi untuk berlakunya recurrence atau relapse. Kemudian mereka yang ada 3 serangkai ini, obesity, darah tinggi, gula tinggi, kemudian kolesterol tinggi ini, risiko lebih tinggi untuk mengalami mortality atau meninggal dunia disebabkan penyakit kanser. Alright. So sebenarnya
terapi nutrisi ini dia akan fokus untuk menstabilkan metabolisme badan, kan? Ini juga adalah kaitannya. Okey, inilah perkara yang berlaku kepada pesakit-pesakit tiga serangkai yang boleh menyebabkan kena breast cancer. Sebab breast cancer ni dia ada tiga phase, nampak tak? First, proliferation. Proliferation bermaksud sel tu dah mula aktif, nak berkembang. Maksudnya nak perkembangan awal. Kemudian masuk ke fasa invasion dan metastasis, bermaksud baru nak merebak. Jadi, setiap daripada penyakit tiga serangkai, darah tinggi, gula tinggi, kencing manis, kemudian kolesterol tinggi, dia memberi kesan kepada tiga fasa ni. Jadi, kalau kita kawal gula, kawal tekanan darah, kawal kolesterol, kita juga akan mengawal risiko dan kita juga akan mengawal sel kanser tersebut. Itu strategi dia, tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Nah, jadi di sinilah saya nak sebutkan dekat DND kita setelah melakukan banyak kajian dah menetapkan kita ada combo DND Breast Cancer Combo. Okey, gabungan Breast Cancer Combo ini dia berdasarkan zat-zat dan nutrients yang terdapat dalam setiap suplemen DND ini. Okey, kita ada vitamin D3K2+, DND 369 Sacha NCL, DND Simpal dan DND Rapi. Masing-masing daripada suplemen ini dia sebenarnya adalah salah satu terapi nutrisi atau nutritional therapy. Jadi, okey, kita nampak dekat sini. Okey, kita lebih menggalakkan ambil E Sacha NCL sebab di dalamnya ada extra vitamin E yang lebih tinggi dan vitamin E ada benefit atau manfaat. Okey, antioksidan dan anti radang yang tinggi. Okey, so ini adalah kandungan nutrients yang terdapat dalam Sacha NCL, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin A, vitamin D. Ini dasar dia. Alright, 5 bahan asas dalam Sacha NCL DNA 369. Sekarang kita pergi benefit dia apa? Okey, kebaikan DND 369 Sacha NCL kepada pesakit kanser payudara adalah nombor satu, nampak kat atas tu. Dia ada manfaat anti-inflammation atau mengawal keradangan. Dan kena ingat, radang ini ibaratnya, gambaran apa tak? Gambar api tu. Ibaratnya dia meningkatkan apa nama tu, suhu dalam badan. Sebab tu tadi Dr. Farah ada sebut, perasan tak? Salah satu gejala yang anda boleh periksa dekat payudara, kalau ada perubahan suhu. Tiba-tiba rasa panas kat payudara. Hati-hati. Okey, itu tanda-tanda inflammation, keradangan. Dan keradangan adalah ibarat macam baja kepada sel kanser. Kemudian, kebaikan Sacha Inci ada omega 3 meningkatkan blood flow atau peredaran darah. Kenapa ni penting? Sebab bila darah lancar, maka kita dapat menyalurkan oksigen dan zat kepada sel yang memerlukan. Dan sel kanser ni sifatnya satu, dia tidak suka persekitaran atau micro environment yang tinggi oksigen. Dia suka persekitaran yang rendah oksigen atau hypoxia. Jadi cara kita nak meningkatkan oksigen adalah dengan meningkatkan aliran darah. So Sacha NG membantu meningkatkan aliran darah. Kemudian nampak kat situ menurunkan gula. Jadi tadi ini berkaitan dengan metabolic syndrome. Cancer as a metabolic syndrome. Okey, kita kawal gula darah, kita juga akan bantu kawal kanser. Kemudian next, kita manfaat daripada Sacha NCL membantu mengawal paras tekanan darah. Sama juga kaitannya metabolic syndrome. Kita kawal tekanan darah, kita juga akan secara langsung dan tidak langsung kawal kanser. Last sekali, membantu menurunkan kolesterol. Nampak tak? So, benefit daripada Sacha NCL ni, dia lebih kepada membantu mengawal root cause atau akar kepada kanser tersebut. Semua faktor tersebut. Okey. So nombor satu nutritional therapy, terapi nutrisi menggunakan Sacha NCL membantu, okey, mengawal kanser payudara. Baik, now. Kemudian, okey, ada yang bertanya, doktor, siapakah golongan yang sesuai? Okey, sebenarnya untuk Sacha NCL ni sebenarnya untuk mereka yang ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan kesihatan jantung. So, seperti yang saya sebut, doktor sebut tadi tu adalah metabolic syndrome. Dan metabolic syndrome ini berkaitan dengan kanser. Okey, siapa yang tak sesuai? Kat tepi tu, mereka yang ada masalah buah pinggang stage 4 dan 5, yang pernah ada riwayat alergi atau ada reaction bila ambil sebarang herba, yang sedang ambil ubat
cair darah warfarin yang kuat ni, pencair darah, dan yang ada masalah kelainan darah. Jadi sebab itu kalau dah stage 4 kanser misalkan, sebenarnya semua kanser tu kalau boleh, saya sarankan kita buat sesi consultation lah bersama dengan saya atau Dr. Farah. Bulan Ogos ni online consultation RM50 sahaja tuan-puan. Kalau harga normal biasanya RM150 jadi kita nak bantu lebih ramai, kita turunkan harga, nak bagi akses kepada semua untuk dapat konsult. Jadi RM50 sahaja, biasanya dalam 30 minit. InsyaAllah kita bantu. Okey? Baik, so Sacha Enci. Kemudian, nampak kat situ, bagaimana cara untuk mengambil Sacha Enci Oil untuk pesakit kanser payudara. Nombor satu, okey, kalau anda baru didiagnose dan gejala masih ada, bermaksud ketulan, benjolan masih ada, boleh ambil 2 biji pagi dan 2 biji malam. Kemudian bila sudah melakukan atau dah selesai rawatan kemo atau radioterapi ataupun mastectomy, dah operate, boleh ambil 1 biji pagi dan 1 biji malam. Kemudian katakan dah bebas selama 3 tahun, maksudnya dah operate, dah kemo, dah radio dan buat CT scan clear, Alhamdulillah, kan? Kita panggil in remission, boleh ambil 1 biji sehari sekali. Okey, untuk maintenance. Boleh faham Ni untuk Sacha Enci Oil. Now, ini adalah jenis-jenis Sacha Enci yang ada. Tetapi untuk kanser, kita dekat DND, saya dengan Dr. Farah, kita lebih recommendkan ambil Sacha Enci Oil sebab ada extra vitamin E dia. Okey, kemudian next adalah, ini penting, adalah apa dia? Ni, vitamin D3K2+. Vitamin D3K2+ ni sesuai dengan nama dia, ada kandungan vitamin D dan vitamin D3 dan K2. Dan ada yang lain, ada minyak zaitun dalamnya. Ada sea buckthorn oil di dalamnya. Ada omega 3, omega 6, omega 9. Sebenarnya ada Sacha Enci juga dalam dia. Jadi dia agak istimewa di 3K2+ ni kan. Walau bagaimanapun, kandungan paling tinggi adalah vitamin D. Okey. Now, apakah benefit di 3K2+ untuk pesakit kanser payudara? Nombor satu, okey, dia lebih bertindak sebagai imun. Okey, dalam badan kita ada satu sel, nama dia NK cell, natural killer cell. Ada banyak, dan NK cell ni antara kerja dia untuk mencari sel pre-cancer dan membunuh sel kanser. Pesakit kanser ada isu pada NK cell ni. Dia tak berfungsi dengan sepatutnya nak membunuh sel kanser. Sebab tu bila kita ambil vitamin D3 ni sifatnya adalah immune booster. Yang faktor-faktor lain tu, of course, bukan sekat untuk breast cancer sahaja. Untuk kesihatan tulang, untuk kesihatan buah pinggang, untuk kesihatan mata pun boleh dibantu. Okey, tapi untuk pesakit kanser, dia lebih memainkan peranan kepada immune booster untuk membantu badan mengawal sel kanser payudara. Okey, baik. Nah, ini adalah kaitan di antara vitamin D dengan kanser. Vitamin D kita dapat daripada 2 sumber. Satu daripada matahari, okey. Kemudian ada 2 daripada makanan. Okey. Tetapi 2 organ yang penting untuk proses vitamin D ni, hati, liver dan juga buah pinggang. Sebab tu kalau ada masalah, contoh kanser pada hati atau sebagai contoh kanser pada buah pinggang ataupun pada usus, okey, dia kemungkinan besar kalau kita cek darah ada isu kekurangan vitamin D atau vitamin D deficiency. Sebab itu penting vitamin D3K2+ ini kan untuk pesakit kanser payudara. Okey. Sampai nombor 2. Ini juga adalah vitamin D breast cancer risk factor. Ini adalah faktor risiko yang berkaitan dengan vitamin D sebenarnya. Okey. Sebab orang yang kurang vitamin D ini kebiasaannya dia kurang bergerak, lack of exercise. Kemudian dia juga ada masalah hormonal sebab vitamin D ini dia penting juga untuk kestabilan hormon. Dan of course, kalsium yang tidak disalurkan kepada tempat yang sepatutnya juga meningkatkan masalah atau risiko breast cancer. Okey. Baik. Okey, siapakah golongan yang boleh mengambil D3K2+? Selain daripada kanser tadi, ini adalah golongan-golongannya. Mereka yang ada masalah kerapuhan tulang, osteoporosis, eczema, masalah buah pinggang, katarak. Jadi vitamin D3K2+ ni dia tidak spesifik kepada breast cancer, tetapi ada manfaat untuk pesakit kanser payudara. Okey. Untuk dos dia berapakah yang perlu diambil oleh pesakit kanser payudara? Okey, sama sahaja seperti Sacha Enci Oil tadi tu. Untuk yang baru didiagnose, masih ada gejala ketulan atau ketumbuhan, masih belum buat rawatan, 2 biji pagi, 2 biji malam.
dah selesai buat rawatan, dah operate semua, boleh turunkan dos satu pagi, satu malam. Dah clear daripada kanser, Alhamdulillah, dengan izin Allah, ambil satu kapsul pagi dan malam. Okey, itu cara dia. Baik. Kemudian, ini favorite saya. Bila kita dah gabungkan dua suplemen tadi, Sacha Inch Oil dan juga D3K2 Plus, kita akan gabungkan juga dengan dua D&D Spice. Okey, D&D Spice ada 12 range, tetapi yang sesuai untuk pesakit kanser payudara adalah D&D Simpal. Okey, ini adalah kandungan yang terdapat dalam D&D Simpal. Colostrum atau susu awal lembu, ada fermented soya dan juga ada turmeric, ada kunyit, ya. Masing-masing bahan ingredient yang terdapat dalam simpaan ni ada fungsinya yang berbeza. Okey, tetapi fokusnya adalah dia ada simpan ni satu, mengawal keradangan. Jadi kita dah tahu dia tadi tu. Radang adalah baja ataupun benih ataupun makanan kepada sel kanser. Kalau kita nak kawal sel kanser payudara, kita kena kawal keradangan. Salah satu cara, ambil suplemen seperti D&D Simpal ini yang ada manfaat anti radang. Kemudian, okey, orang yang ada pesakit breast cancer juga, imun mereka lemah. Jadi Simpal meningkatkan kekuatan imun booster. Dan mereka yang ada kanser payudara juga, kalau yang ada ER positif atau estrogen receptor positif ni, ada masalah hormon. Estrogen terlalu berlebihan. So, Simpal membantu untuk menstabilkan hormon. So, ini adalah 3 kesan benefit atau manfaat suplemen DNA Simpal untuk pesakit kanser payudara. Okey? Faham ya? Pengambilan macam mana untuk pesakit kanser payudara, kita dah standardizekan, kita dah selaraskan, mudah sahaja. Kalau masih ada gejala aktif, ketulan dan benjolan masih ada, belum buat rawatan, 2 biji pagi, 2 biji malam, tuan-puan, ya. Kemudian dah buat rawatan, turunkan dos, 1 biji pagi, 1 biji malam. Okey. Untuk maintenance, 1 biji sahaja sehari. Okey. Baik, ini untuk Simpal. Sekarang, suplemen yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat adalah DNA Rapi. DNA Rapi di dalamnya ada fenugreek, kemudian ada jintan putih dan garlic. Sebenarnya ada lebih pada ini, tapi ini adalah 3 bahan utama DNA Rapi. Okey. Baik, sekarang DNA Rapi ni, apakah manfaatnya terhadap pesakit breast cancer? Nombor 1 adalah poin nombor 2 tadi tu. DNA Rapi membantu menstabilkan hormon, stabilize hormon. Sebab pesakit kanser payudara hampir pasti, okey, 60 to 70% ada isu estrogen receptor positif. Bermaksud breast cancer-nya tu terlalu sensitif dengan estrogen. So, Rapi membantu menstabilkan hormon, dan DNA Rapi juga membantu sebagai cell regeneration. Okey, sel yang misalkan dah buat rawatan pesakit kanser payudara, dah buat terapi kemo, sel kansernya mati, tetapi antara kesan sampingan kemo adalah sel kanser mati, sel yang normal pun mati juga. Collateral damage kita panggil. Sebab itulah badan perlu menghasilkan sel-sel sihat yang baru. Namanya regeneration. Jadi DNA Rapi membantu untuk meningkatkan kemampuan badan membentuk balik sel-sel yang dah yang baru, yang sihat ini. Okey, itu DNA Rapi. So, siapakah golongan yang sesuai ambil DNA Rapi? Sebenarnya selain daripada kanser, mereka ada masalah apa saja berkaitan dengan hormon. Yang menopause, yang ada masalah hormonal issue, PCOS, yang ada masalah kulit berjerawat, berjeragat. Okey, ini selain daripada sakit payudara. Alright, DNA Rapi. Okey, pengambilan sama sahaja. Okey, sewaktu di awal diagnosis, gejala masih aktif, benjolan masih ada, belum dibuat rawatan, 2 biji pagi dan 2 biji malam. Dan berikut kita ikuti konsep kita panggil sebagai traffic light. Merah, kuning dengan hijau. Okey. Baik, ini penting malam ni. Malam ni saya nak tuan-tuan perempuan fokus tentang satu rawatan yang cukup penting kepada Dr. Nurin Darus, kita punya founder, di mana antara produk pertama atau kita panggil produk pertama yang dihasilkan oleh Dr. Nurin Darus berdasarkan pengalaman peribadi beliau ni adalah DND RX Water, tuan-tuan perempuan. Sebab RX Water ini diciptakan oleh Dr. Nurin Darus sebagai salah satu terapi, water terapi, antara penyebab
terbesar atau faktor terbesar beliau dapat sembuh daripada kanser adalah sebab air. Sebab air yang Dr. Nordin minum, di awal beliau kena kanser, banyak air Zam-Zam. Jadi RX Water dicipta berdasarkan pengalaman peribadi Dr. Nordin Darus, bertarung dengan kanser hingga sembuh. Dan okey, oleh kerana beliau dapat pengalaman tersebut, Dr. Nordin dia nak cipta air yang membantu pesakit kanser yang lain. Itu dia punya filosofi dia punya sejarah adalah, dan air yang dirancang diciptakan oleh RX Water ini dikeluarkan adalah air yang mirip-mirip dengan apa? Air Zam-Zam. Bukan 100% mirip, tetapi ke arah itu. Okey? Baik. Jadi saya akan cover sedikit DND RX Water sebagai water therapy. Kenapa air ini penting? Air penting tuan-puan sebab 75% badan kita adalah air. Okey? Jadi cuba bayangkan kalau kita nak sembuh sebarang penyakit, apatah lagi kanser, air yang salah satu unsur pada badan kita yang paling besar ini, perlulah kita pilih air yang betul-betul membantu badan melawan sel kanser. Sebab 75% adalah air. Kalau kita ambil air salah, macam mana badan kita nak kawal kanser? Okey? Dan kita boleh nampak kat situ, di setiap organ dalam badan kita ada unsur air. Tak ada dalam satu zat atau satu organ dalam badan kita yang tak ada unsur air, tuan-tuan dan puan. Okey? Dan sebab itu air adalah foundation for health. Apa saja kita makan, buah ke sayur ke apa semua ni, sebenarnya dia di bahagian atas. Foundation, asas untuk sihat ini sebenarnya adalah adalah air. Sebab tu kita boleh tak makan. Buat IF, intermittent fasting. Ada rekod tak silap saya 100 hari lah. Saya boleh, okey, kalau ni 100 lebih hari tak makan, minum air je. Tapi kalau kita tak minum 3 hari sahaja, memang tak boleh hidup. Menunjukkan air lebih penting berbanding makanan. Okey. Jadi kalau kita tengok balik air apa yang kita gunakan sekarang, nampak kat situ, alright, ni dah kereta banyak lama ni. Air yang kita bukan tahu pun air kita minum ni bersih ke tidak. Especially yang duduk dekat apartment flat tu kan, dia tangki rumah kita. Bila last kita check, entah-entah berkeladak macam ni. Yang jadi masalah sebab macam ni. Okey, air yang dekat tangki kita, yang dekat pipe kita ni, okey, kalau banyak kajian dah dibuat, dia mengandungi okey, bahan-bahan toksin. Dan bahan-bahan toksin ini atau kekotoran ini ada di antaranya yang bersifat karsinogen seperti mikroplastik. Mikroplastik ni plastik dalam bentuk zarah halus. Tak nampak kasat mata. Kemudian ada heavy metal, cadmium, aluminium, arsenik. Arsenik ni satu masalah besar, tuan-tuan, kan? Kemudian belum lagi kita cerita tentang air yang dah terkontaminasi dengan hormon dan antibiotik. Sebab apa? Sebab ini adalah bahan-bahan kumbahan daripada hospital klinik ni. Dia akan hujung-hujungnya sampai ke air juga. Jadi kita minum air ni sebenarnya perlu pilih betul-betul air yang kita masukkan dalam badan kita. Lebih-lebih lagi untuk pesakit kanser. Tu penting, Okey, jadi ini adalah gambar sentimental tentang Dr. Nordin dekat PPUM sedang buat rawatan kemo. Okey, dan setelah inilah beliau keluar daripada PPUM, mendalami perubatan alami dan menciptakan RX Water. Ini gambar yang bersejarah sebenarnya, kan? Gambar waktu Dr. Nordin sedang buat rawatan kemo ni, ya. Okey, jadi apakah kelebihan RX Water, tuan-puan? Sebab satu kelebihannya, okey, dia diciptakan berdasarkan pengalaman peribadi Dr. Nordin Darus bertarung dengan kanser, dan dia punya ilhamnya adalah air Zam-Zam, air yang terbaik daripada alam. Nampak kat situ. Ni bahan-bahan yang terbaik daripada RX Water ni, dia datang daripada dia punya cartridge dia. Ada cartridge, ada bamboo cool, memberikan manfaat antibakteria, detox, kan, menambahkan ion negatif, menambahkan mineral, dan salah satu cartridge tu mengalkalikan air tersebut, dan yang menariknya memberi tenaga kepada air tersebut, crystal ball. Jadi dia memang sangat unik. Saya tak pernah jumpa lagi penapis air yang macam ni. Okey. So kalau diikutkan, sebenarnya Dr. Otto Heinrich Warburg ini pemenang Nobel Prize. Beliau mendapati bahawa macam ni, tiada penyakit termasuk kanser tidak dapat hidup dalam suasana persekitaran yang beralkali. Tidak ada penyakit termasuk kanser juga. Okey?
Dan kanser ini memang betul pun. Dia suka persekitaran yang rendah dengan oksigen, hypoxia, dan dia suka persekitaran yang berasid. Jadi kalau kita nak kawal kanser, kita kena pastikan kita kawal dua faktor tersebut. Acidosis dan hypoxia. Acidosis tu bermaksud persekitaran yang berasid dalam badan, hypoxia, oksigen rendah. So, RX water membantu untuk mengawal kedua-dua faktor tersebut. Dan kena ingat, air RX water adalah high oxygen water. Alright, dia high oxygenated water daripada mineral-mineral yang didapatkan. Okey, ini contoh lah. Ni contoh lab test yang kita hantar menunjukkan menghapus bakteria RX water. Ni apa dia? Cuba teka tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah telaga Zam-Zam yang lama ni. Jadi kalau nak diikutkan sebenarnya air RX water ni dia punya trace mineral tu, nampak tak? Ada kalsium karbonat, magnesium, kromium, kobalt, kan? Dia sebenarnya nak mirip-mirip. Okey, semua daripada trace mineral yang ada dekat air Zam-Zam hampir pasti semua juga ada dalam RX water. Sebab air Zam-Zam dapat mineral ni sebab air Zam-Zam air daripada tanah. Daripada tanah itulah yang akan memberikan zat. So sebab itu salah satu cartridge dalam RX water ada tanah liat. Sebab kita nak dapatkan semua mineral ini. Okey. Baik, ni contoh lah kan. RX water ni mendapat anugerah Good Malaysia Brand kan. Ini saya nak kongsi gambar je lah bagi anda semua tahu kan. Kemudian ini dapat anugerah Best Design Award daripada kementerian. Ini bukan anugerah yang biasa-biasa Okey. Dan jadi kebaikan daripada RX Water kepada pesakit kanser payudara adalah bersifat alkali, bertenaga. Okey, air boleh menyimpan tenaga. Microcluster bermaksud zarahnya halus, molekul halus, lebih mudah diserap. Dan kalau yang ambil ozon ni oksigen 3 oksigen sangat kuat dia punya anti infection. Dia membunuh kuman dan bermineral. Okey. Baik. Kalau nak diikutkan apakah ada benefit RX Water? Okey. Satu, antioksidan yang tinggi, membantu badan mengawal radikal bebas, mengawal keradangan. Jadi dengan air pun kita boleh bantu kawal radang. Kemudian tinggi dengan oksigen, menyebabkan kanser jadi tidak selesa dan dapat dikawal. Tinggi dengan mineral, menyebabkan bila tinggi mineral, mineral inilah yang akan mengalkalikan air. Air mineral ni dia jadi alkali sebab mineral tu. Okey, kemudian membantu badan untuk detox dengan lebih baik. Jadi kalau mereka yang mungkin baru buat rawatan kemo badan mereka masih ada sisa-sisa toxicity kemo tersebut, ambil air RX water membantu mendetox badan. Okey, baik. Jadi kalau RX water ni dia sesuai untuk semua. Dia tidak ada sebarang lebih-lebih kanser untuk darah tinggi, anxiety, psoriasis, arthritis, sebab dia adalah sebenarnya air tersebut itulah yang kita gunakan sebagai terapi dan ia sesuai untuk setiap jenis penyakit. Okey. Baik. So, jadi ini last kali point. Ada yang bertanya, ni request doktor, kalau sakit kanser payudara boleh minum royal coffee tak? Jawapan saya boleh, tuan-tuan. Kalau nak minum kopi pun sebenarnya dia anti kanser. Dan kelebihan ambil royal coffee untuk pesakit kanser adalah satu, dia beri tenaga, energy booster. Nombor dua, dia bantu untuk liver detox. Mereka yang buat kemo, liver mereka tu akan terjejas sebab terpaksa menanggung beban toxicity daripada racun kemo tersebut. Jadi royal coffee membantu liver detox dan mereka yang buat kemo mungkin ada isu cepat lupa kan. Coffee ada manfaat brain booster. Okey, dia adalah stimulator, brain stimulator kan. Boleh, tapi kena kawal satu sachet saja sehari kan kalau boleh. Macam tu. Okey, last kali saya nak bagi anda sedikit pemberitahuan tentang, ada yang bertanya, doktor, dekat DNI Wellness Center apa yang ada untuk pesakit breast cancer? Jadi dekat DNI Wellness Center kita ada beberapa terapi seperti yang Dr. Farah sebut tadi Kita ada terapi haba, hyperthermia menggunakan DND Moxa Breast Cancer Therapy. Okey, hyperthermia dekat DND, bezanya dengan tempat lain adalah kita gunakan haba dan kita gunakan herba. Herba yang dipanaskan. Jadi dapat dua manfaat. Okey. Jadi alhamdulillah banyak dah pesakit yang kita bantu. Kalau puan berminat boleh kontak admin sekarang. Nampak nombor admin kat bawah tu? Kontak untuk buat sesi temu janji. Okey, DND Moxa Cancer Therapy.
Dia of course untuk siapa yang beli package 5 tu dia dapat percuma moksa koyo, beli 10 session dapat satu RX water flask. Kalau beli 10 sesi, satu RX water flask percuma. Biasanya berapa session? Okey, saya sarankan kalau boleh minimum 5 session lah. Sebab ini bukan kemo, ini rawatan alami yang meningkatkan kekuatan badan. Okey, hydrogen therapy nampak tak? Harga asal 180, tetapi sebab kita nak bantu lebih ramai pesakit, untuk nak buat dia lebih berkemampuan, RM150 saja per session 1 jam. Sambil anda buat RX water hydrogen therapy ni, RM150 1 jam, kita berikan DND Moringo Tea percuma. Moringo Tea tu kita gunakan air RX water. Sebenarnya sambil anda buat hydrogen tu, anda minum RX water dan Moringo Tea. Berminat boleh contact admin ya. Okey, dan of course kita ada DND PMF terapi kan. Ini ada terapi bioresonance. Okey, terapi elektromagnetik. Di mana mungkin ramai yang tak tahu, harga ini yang paling mampu milik sebenarnya, RM70 saja satu session. Sangat berbaloi. Kita ada special katil, kita baring kat katil tu, kita akan alirkan elektrik kepada bahagian-bahagian, terutamanya kat bahagian payudara. RM70 satu session, okey, selama 1 jam. Dan sama juga, kalau anda ambil package ni, kita berikan satu session tu, air RX water percuma bersama dengan Moringo Tea percuma. Okey, boleh minum. Alright. Dan ini penting. Okey, DND Moxa Scan ni mungkin ramai yang kurang pasti. Jadi, untuk membantu lebih ramai pesakit wanita breast cancer, sama ada yang ada risiko tu, untuk mengetahui keadaan dalaman badan mereka, kita ada mesin DND Moxa Scan. Okey, ini adalah menggunakan teknologi bioresonance. Okey, dia akan check dekat punya pulse, dan terapi dan teknologi ini datang daripada Rusia dengan China, dan hasilnya sangat detail. Kelebihannya tidak perlu mengambil darah, tak perlu puasa, kemudian dapat pengesanan awal risiko lah. Kita dapat tengok organ-organ dalaman secara menyeluruh, detail sampai ke peringkat sel, keputusannya pantas. Tergantung jugalah, kadang-kadang 10 minit, 30 minit, dan tiada radiation. Dan ianya mampu milik. Okey, RM100 saja. Jadi sebab kita nak bantu mereka untuk yang di luar sana yang mungkin concern, mungkin dia risau kan, saya ni okey ke? Kan? Tapi perlu diingat, ini bukanlah setaraf atau setanding dengan mammogram, ultrasound. Tidak, atau blood test. Ini adalah scan integratif yang boleh bantu beri gambaran awal saja. Dia bukan sama level macam mammogram, tapi sangat bagus kalau kita lakukan. Kita boleh tengok kalau ada mungkin isu-isu di peringkat awal. Okey, early detection saves life. Alright, boleh, kalau berminat contact admin sekarang. Kita akan buat promo RM100 saja kan untuk pemeriksaan ini. Okey, dan saya nak tuan-tuan tengok detail tentang DND Moxa Scan. Apakah dia DND Moxa Scan? Yang bagi saya dan Dr. Farah, bagi kami dekat DND Center, boleh membantu wanita di luar sana untuk mendapat gambaran dengan lebih terperinci lah. Okey. DND Moxa Bioresonance Scans adalah satu alat pemeriksaan holistik DND yang mampu memberikan gambaran terperinci dan menyeluruh terhadap kesihatan organ di peringkat sel dalam badan. Ianya adalah teknologi canggih yang berasal daripada negara Rusia dan China. Satu teknologi yang boleh membantu seorang doktor untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan terperinci tentang keadaan dalaman seseorang pesakit. Antara kelebihan DND Moxa Scan adalah ianya mudah dan praktikal untuk dilakukan tanpa kesan sampingan dan selamat, dan dengan harga yang terjangkau di samping dengan keputusan yang boleh didapatkan dengan kadar yang segera. Seseorang pesakit yang melakukan DND Moxa Scan akan dapat mengetahui keadaan dalaman badan mereka, termasuk organ-organ seperti organ pankreas, usus, jantung, buah pinggang, sehingga ke peringkat sel. Dan dengan keputusan tersebut, kami dapat bantu anda untuk menjadi lebih sihat secara alami. Baik, okey. So, itu kelebihan DND Moxa Scan. Jadi, ini adalah salah satu alat untuk screening lah yang ada dekat DND Wellness Center yang mungkin tidak ada di luar sana, tetapi dia bukanlah pengganti kepada mammogram ya. Jadi bila kita dah buat scan ini, mungkin kita dapat detect ada sesuatu perubahan awal dekat bahagian payudara. So kita boleh
dapat early detection di peringkat sel dan kita boleh terus nasihatkan kepada wanita atau pesakit tersebut segera buat mammogram atau ultrasound. Okey, baik tuan-tuan puan. Berminat boleh kontak nombor admin ya yang tertera. Okey. Now, baik, jadi setakat ini saja dahulu saya punya session. Saya buka ruang soalan dalam sesi soalan dalam 5-10 minit. Okey, di ruang komen dipersilakan boleh jawab, boleh bertanya ya. Okey. Ada nak bertanya di ruang komen kejap kita tengok sikit. Alright. Okey, kejap Kalau ada soalan boleh bertanya tuan-tuan puan. Okey, kalau okey, mungkin agak terlewat Tidak ada masalah. Okey, kejap Baik. Jadi, saya harap anda semua dapat manfaat daripada sesi pada malam ini. Apa pun, kalau misalkan anda memerlukan bantuan daripada saya atau Dr. Farah, insya-Allah saya dengan Dr. Farah dengan lapang dada sudi dan sedia membantu anda, insya-Allah. Okey, boleh hubungi admin untuk buat sesi konsultasi. Kalau nak berjumpa pun boleh, nak buat online pun boleh. Sebab kita ada pesakit daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei. Jadi tak ada masalah kalau duduk jauh boleh buat online consultation. Okey, untuk bulan Ogos ini dan kita dah akan lanjutkan minggu pertama sampai September, kita akan sesi online consultation ni hanyalah serendah RM50 saja kan, selama 30 minit. Jadi kita nak bantu lebih ramai sebenarnya, nak bagi mampu bilik bagi ramai. So RM50 sangat berbaloi dengan apa yang saya dengan Dr. Farah bakal berikan dan nak cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak semestinya pesakit yang buat. Kalau anda ada kenalan atau keluarga nak mewakili pun tak apa. At least kita boleh ajar dan kita boleh bantu. Okey, cara-cara, kaedah-kaedah untuk ni. Okey, soalan. Daripada puan wanita Kamarudin, doktor nak tanya apa sahaja makanan untuk orang yang kena kanser boleh atau sesuai ke orang yang tak kena kanser makan? Untuk kanser, yes, boleh je. Sebab apa? Orang yang kena kanser, bila dia dah pantang gula, susu, gandum, makanan proses, of course lah, kalau mereka yang tak kena kanser pun boleh ambil makanan tersebut. Mereka yang pantang makanan, kalau yang tak kena kanser, dia akan ada manfaat cegah kanser, prevention. Okay, alright. Okay, mungkin ada satu soalan terakhir. Siapa nak bertanya? Tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan. Okay, kalau tak ada, saya dengan Dr. Farah ingin mengucapkan terima kasih banyak semua kerana sudah hadir sesi webinar ini. Alright, thank you very much Dr. Farah. Very good presentation. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua sihat walafiat. Kalau memerlukan bantuan, jangan lupa hubungi admin supaya kami dapat bantu. Berminat tentang hidrogen ke, terapi moksa, ataupun nak tanya pasal suplemen kanser, ataupun DNA moksa scan. Alright. Boleh kontak admin untuk buat online. Okey, Puan Rashidah tanya cara untuk teleconsult. Okey, caranya boleh kontak admin 012 552 9773. Saya type sekarang 012 552 9773. Okey, tu nombor admin ya. Admin assistant DNA Wellness Center. WhatsApp cakap nak buat appointment teleconsultation RM50 sahaja. Puan Rashidah Okey, boleh bersama Dr. Farah atau saya, tak ada masalah. Okey. Puan Nur Aribah bertanya, Waalaikumsalam. Boleh saya PM doktor esok sebab ada personal issue kena berkata dan okey, kalau untuk personal issue tu kan, sebab tu saya sarankan Puan Nur Aribah better to do online consultation lah sebab dia kalau PM tu nanti dia tak detail. Kalau online consult dia detail. Dr. Farah akan tanya detail, saya akan tanya detail daripada A sampai Z. So kita dapat gambaran yang menyeluruh, gambaran yang terperinci, yang detail. Bila kita dapat gambaran, barulah kami dapat cuba bantu Puan Nur Aribah. Sebab tu better buat online consult serendah RM50 saja ya. Okey. Sama-sama Puan Ji Najib. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Ji. Moga dapat manfaat Puan Ji doakan kita Dr. Farah. InsyaAllah moga dapat keberkatan Terima kasih. Puan Miran, terapi hidrogen masih ada promo ke? Ya betul Puan Miran. Masih ada, boleh kontak di RM150 nombor yang kita dah attach, betul? Yes, okay. Alright. Okay, jadi thank you very much semua. Alright, saya dengan ini mengakhiri sesi webinar ini. Saya harap anda semua sihat walafiat. Okay, Dr. Farah, kita jumpa lagi di webinar yang... kejap. Last soalan daripada Encik Kamarul. Dok, jika ada cyst, apa jenis terapi yang sesuai? Okay, kalau ada cyst sebenarnya tadi terapi yang sama macam ada kanser. Sebab sebarang ketumbuhan ni, kita nak kawal dia nombor satu, go back to basic. Pantang dulu makanan. Pantang gula, susu, gandum, makanan proses. Kemudian DND Moxa, rawatan moxibustion, Moxa tu kan, herba dan haba.
pun boleh membantu sis. Dan hidrogen pun ada dia punya benefit untuk sis. Okay, Cik Kamara boleh contact admin nanti kita beritahu lebih detail. 012-552-9773. Alright, jadi dengan ini, terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi di webinar yang berikutnya. Assalamualaikum semua. Selamat malam, selamat berehat. Bye-bye.